ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian minggu lepas, ya, sirah Nabawiyah, ya, As-Sahihah oleh Profesor Dr. Akram Dia Al-Umuri. InsyaAllah hari ini kita sampai pada muka surat 113. Ya. Jadi kalau tuan-tuan yang tak ada kitab, kena ni lah, ya, kena download lah daripada apa ni website, ya. Ustaz belum share lagi ni. Dah buat Ustaz multiple presenter. Jadi dia punya apa? Dia punya kitab ni, ya. Nanti kejap Ustaz tengok. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya dulu sambil Ustaz cari kitab ni. Jadi fiqh sirahnya mana letaknya? Kak Nap tanya soalan dulu ataupun siapa-siapa, ya, sambil-sambil kita cari ni, tidak kan buang masa. Nak tanya, maksum adjektif orangnya kan Ustaz. Tapi kalau verbal noun dia apa? Ismah. Kalau maksum tu kan ain, jadi ain lah, ain semah, ain. Akak kena tulis selalu ni sebab cuba tulis maksum min ain sod waw mim kan, maksum. Jadi kalau min ain, jadi dia punya verbal noun ni mestilah ada ain juga. Ain sod mim tak marbutah ais. Ain. Aismah. Ain sod, ya. Maksum dengan sod, ya. Macam Kak Nap eja habsah tu kan. Jadi hafasod. Jadi hafsah. Hafsah. Dia kena tengok teks Arab. Kalau apa ni tuan-tuan apa ni susah nak ni, senang aja Wikipedia aja. Kalau tuan-tuan Wikipedia, tuan-tuan akan tengok dia punya teks Arab nama penuh dia. Jadi kita tahu, oh, dia ya, sod, ya. Jadi dia punya apa kita panggil? Dia punya cara kita tengok tu, kita terus tengok pada Wikipedia. Biasa Wikipedia akan bagi teks Arab dia, ya. Jadi bila ada teks Arab tu senanglah kita tengok, ya. Sebab dia akan sebut perkara yang kadang-kadang kita tak sure, tak pasti. Jadi bila kita tak pasti tu, kita boleh confirmkan dengan Wikipedia. Biasa Wikipedia akan bagi dua-dua teks lah. Ya, teks dalam bahasa Inggeris ataupun Melayu, dan ada in bracket dia letak dia punya Arabik dia, ya. Tu cara dia lah. Okey, ya. Ustaz nak kena minta tolong ni sebab tak jumpa lagi mana dia punya teks. Sirah Nabawiyah. Ya, صحيح صحيح يعني صحيح tak tak jumpa. coba buat lagi SH tu right Ya, right hand click right, ya. open with atas Google Chrome Slow sikit dia. Okey, dah jumpa dah. Okey. Syukran. Muka surat 113. Ya, Kak Nam ada lain soalan? Silakan. Buat masa ni belum Ustaz. Tapi tadi terima kasih banyak-banyak. Yang mana? Yang Ismah tadi. Yang tadi tu. Ya. Jadi Ismah tu Ain Sod, ya. Ain Sod, Mim tak marbutah. Salin lah. Jadi kalau dia punya orangnya maksum. Min Ain Sod Waw Mim. Maksum, ya. Jadi maksum tu maknanya orang yang terjaga daripada melakukan dosa lah, ya. Dan mereka adalah Nabi dan Rasul lah. Jadi makna orang biasa tak termasuk. Kalau kita orang biasa hanya dipanggil mahfuz. Mahfuz. Mahfuz maknanya orang yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa. Boleh buat dosa, ya. Kalau macam maksum ni memang tak akan buat dosa lah. Terpelihara, ya.
Kalau nak buat pun tak jadi. Sebab dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia punya apa? Dia punya bukti dia lah, ya. Memang tajuk kita ni kenalah penjagaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sebelum bi'sah, ya. Ba ain sa tak marbutah bi'satun daripada perkataan ba'sa, ya. Jadi kita tengok dia punya teks dia. Sekejap lagi Ustaz share. Ustaz, Ya. Biksah tu bahasa apa Ustaz? Macam mana bi'sah Mas, bahasa Arab? Bahasa Arab Ustaz. Daripada ba'sa, ba ain sa, daripada ba'sa, ya. Jadi bila ba'sa dia punya past tense kan, ba'sa ya ba'su, dia punya verbal noun dia masdar dia ialah bi'satan, bi'sah, ya. Jadi bi'sah. Jadi kalau bi'sah tu maknanya pengutusan lah. Kalau ba'sa telah mengutus, ya ba'su sedang, ya bi'sah adalah pengutusan, mana verbal noun dia. Ya, pengutusan Nabi itu, pelantikan dan kemudian perutusan baginda sebagai Nabi dan Rasul. Okey, kita dah jumpa dah dia punya Ada teks Ustaz. dia. InsyaAllah, ya. Jadi ada tak riwayat? Ada. Juga terdapat beberapa riwayat dhaif yang menjelaskan bahawa Allah menjaga Nabi daripada telanjang. Maknanya Allah jaga Nabi supaya masyarakat atau orang ramai tak tengok aurat Nabi. Ya. Sebab orang Arab ni dia pakai jubah, tuan-tuan. Bila dia pakai jubah, bila dia nak buat kerja, dia akan angkat jubah dia tu atas atas apa ni lutut. Ya, dia akan angkat macam orang Melayu lah, ya. Pasal kita pakai kain pelikat, kita akan angkat. Sebab tu kita pakai apa ni seluar, ada seluar panjang di dalam tu, ya. Jadi kalau Arab ni kadang dia tak pakai seluar panjang dalam tu. Jadi bila dia angkat tu nampak nampak betis, nampak lutut ataupun nampak paha kalau dia angkat tinggi sikit. Jadi benda ni pernah berlaku tak pada Nabi? Dah tentulah tuan-tuan, ya. Ini masa remaja, ya. Ini selepas daripada Nabi dilantik menjadi Rasul, lagi ya Allah jagalah. Ini sebelum. Di mana baginda bersama rakan-rakan sebaya mengangkat batu. Ya, batu ni masa nak bina balik Kaabah ni. Renovation Kaabah tu. Jadi mereka bermain dengan batu itu dan mereka pun mengangkat tinggi-tinggi jubah mereka. Ya, lalu Rasulullah disuruh mengangkat jubahnya. Tapi dinyatakan dalam riwayat yang sahih bahawa baginda dilarang, ya, untuk mengangkat jubahnya. Di mana baginda saat itu telah dewasa, ya, ketika Quraisy hendak merenovasi Kaabah. Jadi budak-budak muda ni ramai yang tolonglah, termasuk Nabi lah. Ya, Nabi berusia 35 tahun kemudian kan, masa renovation Kaabah tu Nabi dah umur 35 tahun. Maknanya 5 tahun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi baginda bersama bapa saudara baginda, Abbas, mengangkat batu. Abbas dia 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Jadi kalau Nabi 35, dia 38. Ya, Saidina apa ni Hamzah baru 37 lah, ya. Dia 2 tahun senior Nabi. Jadi Abbas menyarankan agar baginda mengangkat jubah baginda dan mengikatnya di atas lutut. Atas lutut lah, ya. Agar tidak kotor ataupun rosak selama tempatnya jauh dan tidak terlihat orang. Kata apa? Kata riwayat tersebut. Maka ketika baginda melakukannya, baginda terjerembab ke tanah, tersembam ke tanah dan pingsan. Lalu ketika baginda siuman, ya, sedar balik, baginda minta agar mereka mengikatkan jubahnya. Umur Nabi pada ketika itu berusia 35 tahun. Bertelanjang saat itu tidak dianggap aib oleh bangsa Arab jahiliah. Mereka tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang. Kecuali Al-Humus, ya, kabilah Quraisy. Ada satu kabilah yang mereka tidak bertelanjang. Tapi yang lain tu, terutamanya kalau mereka ni orang luar lah. Orang orang Quraisy di kalangan apa? Di kalangan apa ni Bani Hashim dan sebagainya, secara umumnya mereka tidaklah berbogel ataupun bertelanjang, tidak. Ya, tetapi orang luar lah, orang Madinah contoh kalau dia datang, ya, kecuali dia menggunakan pakaian yang disediakan oleh orang-orang Quraisy. Jadi siapa yang pakai pakaian mana dia pinjam lah, dia beli atau dipinjam daripada orang Quraisy, jadi mereka boleh mengenakan pakaian lengkap. Tapi kalau mereka tidak menggunakan pakaian yang disediakan oleh orang Quraisy, maka mereka terpaksa menanggalkan pakaian, ya, secara umumnya macam tu. Jadi tawaf dengan telanjang terus berlanjutan hingga akhirnya dilarang oleh Nabi melalui perintah baginda yang diserukan oleh Abu Bakar pada waktu pelaksanaan haji tahun yang ke-9 Hijrah. Jadi sebelum daripada haji itu Nabi dah buat umrah. Ya, Nabi dah pernah buat umrah sebanyak 3 kali. Ya, jadi Nabi dah buat umrah. Jadi bila Nabi dah buat umrah tu maknanya
Nabi tidak apa kita panggil ya, Nabi tidak bertelanjang, para sahabat pun berpakaian lengkap. Jadi perkara ini sudah tentu menjadi perkara pelik lah ya pada masyarakat Arab. Ya, kerana apa? Kerana selama ini mereka kebiasaannya bertelanjang. Kerana mereka menganggap pakaian tu sebagai representasi dosa. Ya, dia dosa, kemudian bila dia tawaf tu dia tanggalkan pakaian, maknanya dia buang dosa dia, tanggalkan baju, tanggalkan seluar dan sebagainya. Akhirnya bertelanjang bulat dan dianggap dosanya telah bersih. Itu kepercayaan dia, akidah dia. Ya. Jadi pada tahun yang ke-9 Hijrah ya, ketika Nabi arah Abu Bakar untuk mengetuai pasukan yang datang daripada Madinah ya untuk buat haji, ditemani juga oleh Saidina Ali ya. Nabi tak pergi ya. Mula-mula haji dibuat oleh Abu Bakar, diketuai oleh Abu Bakar. Nabi ada urusan negara pada masa itu, maka Nabi tak pergi. Itu yang Abu Bakar jadi wakil Nabi. Tahun yang ke-10, tahun depannya baru Nabi pergi untuk buat haji dan Abu Bakar pergi lagi. Saidina Ali pun pergi. Kita dah sebut dah ya. Jadi Abu Bakar dengan Ali dah pergi haji dah tahun yang ke-9. Ketika Nabi pergi tahun yang ke-10, mereka ikut sekali lagi. Ya, maka apa pengajaran hukum yang kita boleh ambil? Apa Cikgu Norma? Apa pengajaran Hukum dia? macam mana tu Ustaz? Abu Bakar dengan Ali. Oh, boleh pergi haji kali kedua lah dan seterusnya lah Ustaz. Jelas maknanya apa Eh, ni kesimpulan hukum dia apa tadi? Boleh buat Bahawasanya haji haji. Hmm. beberapa kali. Haji tu boleh diulangi. Boleh diulangi. Tuan-tuan ya pengajaran dia. Kalaulah haji tu tak boleh diulang, takkanlah Nabi benarkan Abu Bakar dengan Ali pergi kali kedua. Ya, sebab tahun yang ke-9, masa Nabi tak pergi, Abu Bakar dengan Ali dah pergi dah. Dah selesai. Haji tu dah sah. Jadi pada tahun yang ke-10, bila Nabi pergi, Nabi buat haji fardu lah. Abu Bakar dan Ali, dia buat haji sunat. Pasal mereka dah buat haji yang fardu tahun lepas. Ya, adakah dibenarkan? Jawapannya dibenarkan. Jadi bila kita belajar sirah, kita dapat hukum dia. Nanti orang tanya kita, kita based on sirah lah. Nanti orang tanya kita, boleh tak kita mengulangi haji? Saya Ustaz dah pergi 10 tahun yang lalu. Ya, tapi saya dapat peluang pergi lagi. Boleh tak? Ya, kita kata cuba tengok dalam sirah. Ada tak sahabat Nabi yang pernah pergi kemudian dia pergi lagi? Ya, kita kata ada lah. Siapa dia? Abu Bakar dengan Ali. Kalau tak boleh, dah tentu Nabi larang kan? Pasal Nabi tak akan membiarkan sesuatu yang tidak boleh berlaku di hadapan mata baginda, tak boleh. Ya, ataupun dalam waktu ketika Nabi masih hidup. Ya, macam kita kata dalam bab solat, ya, Muaz bin Jabal, beliau telah solat Isyak bersama Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian Muaz bin Jabal balik ke kampung dia sebab Muaz ni dia duduk di luar apa? Di luar downtown Madinah tu, di pinggir bandar Madinah. Jadi bila dia balik ke kampung dia, orang kampung dia sembahyang Isyak lewat. Pasal orang kampung dia ni petani. Ya, jadi mereka petani, mereka selesaikan dulu urusan-urusan apa yang patut ya. Jadi kadang-kadang lepas sembahyang maghrib tu mereka sambung kerja-kerja lagi. Lepas tu mereka tunggu Muaz bin Jabal balik daripada Masjid Nabawi. Jadi bila Muaz bin Jabal balik daripada Masjid Nabawi, dia masuk ke masjid, ya, masjid di kampung dia dan dia mengimamkan solat Isyak. Sedangkan Muaz dah buat solat Isyak di Madinah bersama Nabi, dia jadi makmum. Balik kampung dia jadi imam sebab beliau hafiz Al-Quran, beliau manusia yang paling alim tentang Quran dan hadis, manusia yang paling alim tentang hukum hakam. Jadi oleh kerana itu selain daripada Nabi lah, of course lah Nabi lah yang paling alim kan. Tapi di kalangan sahabat Nabi, Muaz bin Jabal, a'lamu ummati bil halali wal haram. Ya, dia punya perkataan Nabi itu a'lamu ummati. A'lam, ya ummati, umat aku yang paling alim bil halali wal haram, tentang halal dan haram. Jadi Muaz bin Jabal diakui ya kelebihan dia. Jadi kalau dia paling alim, dah tentulah dia kena jadi imam solat di kampung dia. Bila dia jadi imam solat, dia dah solat tadi fardu. Jadi boleh tak dia solat sekali lagi? Boleh. Ya, malah solat sekali lagi tu jadi imam pula. Jadi orang yang sudah sembahyang boleh jadi imam sekali lagi untuk orang kampung dia. Ya, dalam konteks kita bukan orang kampung lah, isteri. Ya, jadi ustaz dah semayang di masjid berjamaah dengan jamaah di masjid. Bila ustaz balik, isteri ustaz tak solat lagi, dia tunggu dan ustaz imamkan pula apa ni isteri ustaz solatnya di rumah. Sebab kebetulan dia tak boleh pergi malam tu ada hal tertentu, dia tak pergi masjid bersama dengan ustaz. Jadi ustaz balik, ustaz mengimamkan pula solat bersama dengan dia. Boleh tak? Jawapannya boleh. Kerana apa? Kerana Muaz bin Jabal telah mengimamkan solat orang kampung dia
ketika mana dia sudah mengerjakan yang fardu bersama Nabi. Ya, dan kalau benda tu salah, tentu Nabi akan tegur. Nabi tak tegur. Bila Nabi tak tegur, maka dia jadi sunnah takririyah. Sunnah yang di-endorse oleh Nabi. Nabi tak buat. Tetapi Muaz buat, Nabi benarkan. Ya, jadi kalau isteri Nabi sebahagiannya, ya, mereka solat di masjid juga sebahagian. Jadi oleh kerana itu tak ada isu lah. Ya, sebab rumah isteri Nabi ni kebanyakannya berdekatan dengan masjid. Malah dalam bulan Ramadan mereka datang untuk iktikaf. Even masa Nabi dah wafat, mereka masih iktikaf di masjid pada bulan Ramadan. Jadi tak jadi isu lah. Ya. Tapi boleh tak kita kata kita dah sembahyang di masjid, nak sembahyang sekali lagi. Itu bab sembahyang. Bab apa ni, apa? Bab haji tadi, lagi boleh lah tuan-tuan. Ya, sebab bukan seorang, ramai ni. Ya, bukan bukan apa kita panggil, ya, bukan lagi kita kata apa ni, Abu Bakar seorang, ya, Ali dan juga ramai sahabat lain yang telah mengerjakan haji kali pertama tahun 9 Hijrah. Bila Nabi pergi haji tahun yang ke-10, mereka ikut lagi. Ya, dan mereka buat haji lagi. Jadi haji yang mereka buat kali kedua adalah haji sunat dan Allah terima, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, haji yang pertama itulah yang diutamakan. Nak buat macam mana kan? Sebab Nabi tak boleh pergi tahun yang ke-9. Nabi arahkan Abu Bakar ditemani oleh Sayyidina Ali. Itulah cerita dia. Jadi hukum dia ialah boleh mengulangi haji dan umrah. Ya, jadi mengulangi tadi bukannya maknanya tahun yang sama lah, ya, sebab haji tak boleh buat tahun yang sama. Haji setahun sekali, tapi umrah boleh. Umrah boleh. Ya, tak ada ulama yang kata tak boleh mengulangi umrah pada tahun yang sama. Contoh, ya, kita dah pergi umrah pada awal Ramadan, balik Malaysia, tiba-tiba ada peluang pergi ujung Ramadan, boleh tak ulang pada bulan yang sama? Boleh, tak ada masalah. Tak ada isu lah, ya. Cuma macam tadilah, ya, kalau ada peluang silakanlah. Cuma mengulangi umrah ketika sudah sampai di Mekah, itu yang menjadi persoalan. Kalau apa ni, Imam Malik bin Anas, kalau kita dah buat umrah sekali masa kita datang, maka kita tidak mengulangi umrah kali kedua, ketiga, keempat, kelima, tak umrah, tak ulang lagi. Kita hanya memperbanyakkan tawaf saja. Kerana itu yang Nabi buat. Ya. Nabi duduk 19 hari pun Nabi buat umrah sekali je. Yang lain Nabi banyakkan tawaf. Ya. Jadi itu yang Nabi buat. Sebab itu Imam Malik dia ambil apa ni, kecenderungan, ya, untuk tidak membenarkan pengulangan umrah. Umrah sekali. Kalau nak buat balik lagi, kita keluar masuk balik. Tu cerita dia. Tapi dalam mazhab apa ni, Syafi'i kita, ya, boleh mengulangi umrah. Cuma dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pengulangan umrah itu disarankan kalau kita boleh buat umrah badal untuk orang lain yang tak pernah buat umrah. Itu lagi bagus. Maknanya kita buat untuk kita datang dah buat umrah, ya, kemudian kita dapat telefon ataupun dapat mesej daripada keluarga kita, pak saudara kita yang sakit dan meninggal. Ya, dia ada plan nak buat umrah tapi tak sempatlah, dah meninggal. So kita buat umrah, mengulangi umrah, tapi kita buat dalam bentuk umrah badal, niat untuk pak saudara kita. Itu yang lebih baik. Kita tidak mengulangi umrah untuk kita lagi, tapi kita buat pengulangan umrah tu sebagai umrah badal untuk apa ni, kawan atau keluarga kita yang telah meninggal yang tak sempat buat umrah lagi. Jadi nampaknya pandangan tersebut nampak lebih baik lah. Pasal kita buat umrah badal, orang yang kita buat ke umrah badal tu dapat pahala, kita pun dapat pahala juga, ya. Rather than kita ulangi untuk diri kita sendiri. Ada soalan? Okey, ada tak ada, ya? Kalau tak ada, mana faham lah. Kak Mariatun ada? Kak Nap, Cikgu Nomah, Kak Adilah. Ustaz, kalau ulang untuk orang yang dah buat umrah, boleh ke Ustaz? Mungkin macam tadilah, ya. Kita Macam kata, mak bapak kita meninggal dah. hmm. Tapi macam tadilah. Kalau dia ada, apa kita panggil? Kalau dia ada cakap dengan kita, contoh macam mak kita lah, ya, mak kita memang dah pergi haji, dah pergi umrah, ya. Jadi masa apa kita panggil, masa dia apa kita panggil, ya, masa dia sakit dulu, dia bagi tahulah, ya. Dia kata akak, ya. Dia panggil kita akak lah sebab kita anak sulung kan. Kak Long, dia cakap, ya. Mak ni sebenarnya ada cadangan nak pergi umrah ni, ya. Kalau boleh lah, kalau sihat, insya-Allah mak nak pergi umrah lagi lah. Kita kata insya-Allah, amin, mudah-mudahan mak, ya, Allah bagi sihat. Ya, entah macam mana kita kata tak dapatlah, mak kita sakit dan akhirnya bawa kepada meninggal. Kita ingat mak kita ada cakap benda tu, ya. Boleh tak kita buat untuk mak kita? Jawapannya boleh lah. Ya, lagipun mak kita dah ada pesan kan, ya. Cuma dia tak cakap.
Kalau tak sampai hajat mak, maka kau tolong buat untuk mak. Dia tak cakap. Cuma dia ada menyatakan keinginan dia. Ya, kalau kita nak tengok dalam ibadah lain, macam ibadah korban adalah. Ya, masa Nabi hidup, Nabi bagi tahu pada Saidina Ali, sebab Saidina Ali tu menantu yang ada pada masa tu, ya Nabi cakap pada dia, Nabi kata apa ni Ali, esok-esok kalau datang musim apa ni korban, engkau ada kelebihan rezeki, maka kau korbanlah untuk aku. Jadi Nabi ada wasiat. Jadi kalau wasiat tu lagi power lah, ya. Sebab tu Ali bila dia ada kelebihan rezeki, setiap kali datang musim haji dia akan apa ni korban untuk diri dia dan keluarga, dan dia akan korbankan juga ya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia ada wasiat lagi bagus, tapi kalau tak ada wasiat, macam tadilah sebahagian ulama dalam bab apa ni korban ni dia kata tak ada keperluan. Kalau tak ada wasiat tak ada keperluan, ya. Tapi ibadah lain Nabi tak adalah cakap macam tu. Jadi kalau macam persoalan Cikgu Nomah tadi, ya, mak kita ada duk sebut-sebut lah, ataupun kawan kita duk sebut, aku ni kalau ada kesihatan, ya, rezeki tu insya-Allah ada, tapi rezeki sihat. Rezeki duit ada, rezeki sihat. Nak juga pergi. Dia ada sebut kat kita. Ya, tapi dia tak adalah sampai kata kau besok kalau apa-apa berlaku kau tolonglah buat. Dia tak ada cakap. Dia tak ada wasiat ya, tapi kita pernah dengar dia ada ni. Kita tolonglah buat untuk dia. Walaupun dia pernah buat umrah sebelum ni. Kalau dia belum buat umrah, tu lagilah kita tolong buat untuk dia. Kalau dia pernah buat umrah, boleh tak kita ulangi? Secara umum tidaklah salah, kita kata ya. Lebih-lebih lagi kerana kita tidak mengulangi umrah untuk diri kita pada visit kita tu ya, kita buat untuk orang lain yang ada sebut kat kita dia berminat untuk buat, dan kita tahu dia dah buat pun ya. Macam itulah kalau Ustaz boleh respon ya. Ada lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, ya silakan. Saya nak tanya Ustaz. Ni kalau tawaf wida perlu ke qada Ustaz? Sebab ini bukan apa kes arwah ayah saya. Dia masa tu dia terhalang oleh kes apa ni? Imam Mahdi tu. Ada apa ni? Darurat. Jadi dia tak dapat buat tawaf wida sebelum dia balik. Perlu apa ni? Diqada ke Ustaz? Tak perlu. Kalau terhalang bukan sengaja tak perlulah. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Jadi sebutannya wadak sebenarnya, yang lebih tepat waw tu baris atas, wadak. Ya, bukan widak. Ya, orang Melayu panggil widak, tapi yang betulnya yang apa kita panggil ya, yang standard apa ni bahasanya adalah wada, waw dal alif ain. Ya, hajatul wada ya, dengan Nabi. Panjang Ustaz. Wah, ya, waw dal alif tu yang panjang sikit tu wada, sebab dal alif ain ya, dia ada huruf mat kat situ panjang. Jadi tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Wada tu dengan makna perpisahan. Ya, macam kadang kalau kita mungkin Dr. Syari masa bertugas dulu, jadi bila nak pencen, ya, jadi orang buat majlis. Majlis tu kita panggil wadak. Ya, mana perpisahan, farewell untuk kita. Ya, sebelum kita apa ni cuti, menghabiskan cuti tahun, ya, ataupun sebelum kita pencen lah. Sebelum kita bersara atau pindah ke jabatan lain kan, biasanya macam tu. Arab panggil wadak juga. Jadi soalan dia tadi, tuan-tuan dah dengar, ya, kalau terhalang, ya, kalau terhalang tak ada masalah lah sebab terhalang. Kita bukan sengaja. Ya, memang Nabi sebut, jadikan pertemuan akhir kamu sebelum balik ke negara masing-masing, ya, dengan Kaabah. Maknanya pertemuan last kita dengan Kaabah. Maknanya apa? Maknanya kita buat tawaf wada. Tapi kalau terhalang kerana apa kita panggil ya, mengejar masa sebagai contoh ya. Contoh kadang-kadang ada perubahan pada waktu penerbangan ya. Patutnya kita punya penerbangan pukul 11 malam. Tiba-tiba pihak apa Emirates ke pihak Malaysia Airlines kata kita terpaksa segerakan. Maknanya dia ada dua penerbangan. Sebab penerbangan malam tu tak ramai, maka dia akan join kan. Dia akan combine penerbangan tu. So kita kena balik awal. Kita dah plan nak buat tawaf wadak tu lepas asar, ya. Tapi oleh kerana dah kelang kabut, tak sempat. Ya, nak kejar bas, nak kejar transportation dan sebagainya. So, tak perlulah, tak ada masalah lah. Bukan kita sengaja kan, ya. Tapi kita terhalang disebabkan apa saja perkara yang menasabah, kita kata. Ya, jadi tak ada isu lah. Jangan-jangan bimbang lah, ya. Okey, tuan-tuan. Ada lain silakan kalau ada. Ustaz, maknanya kes tu tak perlu dam atau sebagainya lah. Dia tak perlu dam ya, pasal memang walaupun Nabi sebut tapi tidaklah dia bersifat wajib, kata para ulama fiqh. Walaupun Nabi kata jadikan akhir pertemuan kamu ya di Mekah ni pertemuan dengan Kaabah, maknanya disuruh kita tawaf wada lah. Tapi
dia tidaklah perintah wajib. Ya, dia kalau dalam mazhab kita ni maknanya dia sunnah muakkadah. Sunat yang sangat dituntut, ya. Tapi sebab kita terhalang, sayanglah nak buat macam mana kan. Tapi tidaklah sampai kita kena kodok, kena bayar dam dan sebagainya. Tak perlulah, jangan bimbang lah. Ya. Okey, ya, itu cerita dia. Ustaz, Ya. Ustaz, maksudnya kalau tak terhalang lah. Jadi kena qada ke apa Ustaz? Macam tadi Memang ada terhalang, pendapat jadi tak begitulah. apalah. Tapi kerana Jadi perintah tu bukan perintah wajib, jadi tak nampaklah mengapa kita kena apa? Kena bayar dam kan? Sebab bayar dam tu atas kesalahan yang kita buat terhadap perkara yang tak boleh tinggal. Ya, contoh kita kata kita orang yang buat haji datang awal, ya, dan bila dia nak wukuf di Arafah, dia pakai ihram dan dia niat ihram, dia niat di hotel dia. Jadi maknanya dia telah buat satu kesalahan, ya, kesalahan tu tapi kesalahan yang tak boleh nak elak. Pasal dia tak boleh nak keluar balik ke mikot. Mikot kita di apa kita panggil bukan mikot umrah. Kalau mikot umrah boleh pergi Ji'ranah, boleh pergi Hudaibiyah dekat. Tapi kalau mikot haji nak kena keluar pergi ke Juhfah sana, ke Rabigh, ya, ataupun Qaunul Manazil, oh jauh. Ya, dengan orang ramai musim haji, dengan nak kena ada permit dan sebagainya, oh itu menyusahkan. Jadi oleh kerana apa ni apa kita panggil, ya, niat haji di apa di mikot tu merupakan perkara yang apa kita panggil, ya, perkara rukun, ya, maka tak boleh tidak lah, ya, dia kena dam lah. Itu pasal dia termasuk perkara rukun, ya. Jadi kalau perkara wajib contoh kita kata macam wajib haji kan, patutnya dia pergi melontar, tapi oleh kerana dia tak sihat, lebih-lebih lagi dia naik wheelchair kita kata, maka dia wakilkan pada orang lain. Boleh wakil. Ya, wakil. Tapi macam tadilah dia kena bayar dam itu je lah. Ya, sebab dia merupakan perkara yang bersifat rukun ataupun wajib haji. Kalau rukun tak buat, tak boleh kita kata. Ya, tapi kita terhalang. Terhalang tu, ya, perkara wajib. Tapi kalau perkara yang bersifat sunnah muakkadah, dia tidaklah sampai peringkat kita kena qada, ya, ataupun kena dam tu sajalah. Cuma memanglah, ya, nanti adalah orang tabung haji ataupun agensi pelancongan yang kata, dia kata yang eloknya dam je lah. Apa-apa cerita pun senang hati. Itu lebih pada pandangan nak sedapkan hati kalau ustaz lah. Ya, dia bukan perkara yang dituntut lah. Memang dituntut dalam bentuk sunnah muakkadah, tapi kalau terhalang ataupun ada sebab-sebab tertentu, tidaklah sampai peringkat kita kena bayar dam, tak. Kalau ustaz tak ambil pandangan, tak bayar dam. terima kasih Ustaz. Faham dah. Ya, sama-sama. Sebab banyak orang bila buat haji ni, macam biasalah, ya. Sebab dia kata, rasa tak sedap lah ustaz. Dia lebih pada emosi, ya, perasaan kita. Ya, jadi bila dia kata tak sedap tu, ya, dia saya nak ni, saya nak dam, dia kata nak bayar dam. Ya, dan dam tu pula melibatkan sembelih binatang. Bila sembelih binatang, dia kata secara tak langsung binatang yang saya sembelih ni boleh dimakan dagingnya oleh fakir miskin dan sebagainya. Tu dia dah, kalau dia niat macam tu silakanlah, ya. Tapi tidak ada tuntutan. Itu aja tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena bezakan antara hukum, ya, halal haram, sah batal dengan perasaan. Perasaan tu macam 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 orang sembelih binatang kan. Bila dia sembelih binatang, dia kata saya ustaz bukan tak nak tengok binatang disembelih. Tapi kalau saya tengok tu saya rasa sedih, kesian, rasa macam tak lalu nak makan daging dia. Jadi sunat kita tengok kan, seperti mana Fatimah bila dia nak korban, Nabi kata pada Fatimah, dah tengok tak binatang korban tu dalam kitab Bulughul Maram. Ya, Fatimah kata belum. Nabi suruh dia pergi tengok binatang tu. Sebab binatang tu kita nak persembahkan kepada Allah. Kita kena make sure binatang tu sihat. Ya, tak ada pincang mata, apa ni kaki, mata dia elok, tak ada buta sebelah, badan dia tidak ada sakit, tak ada apa kan. Jadi puas hati kita tengok sebab kita nak persembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ketika korban, kalau kita orang yang jenis tidak ada masalah, kita hadir. Ya, melainkan kita tak boleh tengok darah lah. Kalau tak tengok darah, kita pula pengsan, tak payah tengok lah. Tetapi macam tadilah, ya, bila kita tengok tu dia akan jadi kesian pula. Jadi dia kata saya ustaz kalau tengok jadi kesian, tak lalu nak makan daging dia. Sayanglah. Sedangkan makan daging korban yang kita sembelih tu ataupun kita wakilkan orang lain untuk sembelih itu termasuk perkara yang membawa kepada keberkatan, ya. Kita dapat tabarruk dengan daging tu. Kita ambil sikit sebab Nabi buat. Nabi sembelih, ya, Nabi ambil sebahagian daging, Nabi minta sahabat masak, Nabi makan dagingnya dan Nabi hirup kuah dia. Tu dalam bab korban kan. Jadi oleh kerana tu kita kata kalau saya datang tengok, saya tak lalu nak makan. Kalau itu tak payah datang tengok lah.
Bila dah selesai, ya, baru kita makan daging dia. Itu lebih baik, ya, daripada dapat pahala sunat tengok tetapi menyebabkan kita rasa meloya pula tak dapat nak makan. Sayanglah. Ya, jadi dalam hidup ni kadang-kadang ada benda yang kita kena give and take macam tu lah. Ya, kita hilang satu benda, kita dapat benda yang lain yang lebih afdal, yang lebih utama. Okey, ya. Jadi tidak boleh seseorang musyrik pun melaksanakan haji setelah tahun ini. Maknanya setelah tahun yang ke-9, tahun 9 tu tak ada lagi orang bukan Islam dibenarkan untuk buat haji. Dan tidak boleh tawaf dengan bertelanjang. Ya, ini tahun yang ke-9. Ya, jadi ada nota kaki 140 di bawah. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Hajj, tidak boleh tawaf di Kaabah dengan bertelanjang. Dalam kitab Sahih Muslim pun ada juga. Ya, jadi maknanya menunjukkan bahawasanya sebelum tahun yang ke-9 masih lagi ada. Walaupun jumlah yang bertelanjang tu dah tak ramai, ya, tetapi masih ada lagi. Dan Nabi punya statement yang dibaca dan diwar-warkan oleh Abu Bakar Siddiq ni, ya, menjadi titik mula lah, ya. Aktiviti tawaf dalam keadaan bertelanjang tu sudah diharamkan, selesai. Ya. Jadi oleh sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar, sebab dia mengomentari hadis. Jadi apa ni, komentator hadis ni tak ada orang lain lah, ya. Yang paling utama kita tahulah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang mengarang kitab Bulughul Maram dan juga Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ya, kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang kita kata paling berautoriti dan ramai orang yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari. Ya, Imam Nawawi pun syarah tapi tak sempat siap sebab usianya lah. Ya, dia 45 tahun dah meninggal. Sahih Muslim Imam Nawawi siapkan. Sahih Muslim yang terbaik syarah dia oleh Imam Nawawi. Ya, tapi Imam Nawawi tak sempat menyiapkan apa ni syarah Sahih Bukhari. Ya, kerana Allah nak bagi pahala kepada Ibnu Hajar pula. Sebab tu para ulama sebut kalaulah Imam Nawawi ni Allah panjangkan usia dia, dua-dua dia kaut. Ya, syarah Sahih Muslim pun dia, syarah Sahih Bukhari pun dia juga. Tapi Allah ni maha bijaksana, Allah bagi seseorang itu kelebihan dan ada orang lain juga dapat kelebihan. Jadi untuk Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau tak sebut Al-Asqalani, memang dialah. Ya, understood. Tapi kalau nak sebut orang lain, sebab ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, Ibnu Hajar Al-Haythami ni tokoh fiqah dalam mazhab Syafi'i pun orang hebat juga. Tapi dia lebih pada fiqah. Ibnu Hajar ni pada hadis, ya, termasuk fiqah juga. Kita panggil dia ni ensiklopedia bergerak lah, ya. Bab hadis, bab sirah, ya, bab ilmu rijal, bab tafsir dan sebagainya, orang hebat lah Ibnu Hajar. Macam Imam Suyuti juga. Tapi Ibnu Hajar lagi power lah, lagi hebat, ya. Jadi Ibnu Hajar komen hadis tu dengan mengatakan, dan di dalam hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW terjaga dari perilaku yang dianggap buruk. Nabi ini sangat terjaga. Baik sebelum atau sesudah masa kenabian. Jadi bukan masa setelah Nabi dilantik menjadi Rasul je, sebelum pun sama. Ya. Nota kaki 141 di bawah kita tengok. Ya, cerita dalam Fathul Bari. Fathul Bari adalah nama kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar, ya, dalam mensyarahkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu dibuat oleh Imam Bukhari lah yang mensyarahkan, yang mentafsirkan hadis tu. Yang antara yang terbaik adalah Ibnu Hajar, nama kitabnya Fathul Bari. Ya, nama kitab. Okey, ya, apa lagi? Sesungguhnya peristiwa renovasi Kaabah, ya, bila orang Mekah buat renovation. Pasal apa mereka kena buat renovation? Kerana Kaabah telah diruntuhkan. Pasal apa Kaabah diruntuhkan? Apa sebab dia, tuan-tuan dan puan-puan? Apa sebab dia? Apa sebab Banjir, diruntuhkan? banjir. Kerana banjir telah menyebabkan struktur Kaabah tu goyang dah. Ya, jadi berlaku kalau tak diruntuhkan mungkin bahayalah. Jadi oleh kerana itu diruntuhkan, ya, dan dibina semula ketika Nabi berusia 35 tahun. Ya, dan Nabi yang menjadi apa kita panggil pengadil, ya. Nabi jadi empire untuk menentukan siapa yang nak meletakkan semula Hajar Aswad di casing dia tu. Jadi Nabi telah mencadangkan, ya, satu kaedah, ya. Nabi ambil apa, Nabi punya rutrah ni mana Nabi punya serban ataupun kain yang digunakan untuk menutup tubuh Nabi, ya, kalau sejuk, ya, kalau naik, kalau berlaku sandstorm tutup hidung, ya. Kemudian boleh digunakan untuk pelbagai tugasan. Maknanya dia ni multifunction lah. Jadi Nabi pun ambil Hajar Aswad letak di tengah-tengah. Semua kabilah, ya, pegang pada bucu-bucu kain serban Nabi tadi. Kemudian bila dah sampai dekat dengan tempat Hajar Aswad tu,
Nabi ambil dan Nabi letak. Jadi semua orang puas hati dan mereka puji Nabi. Ya, bijaksananya Nabi. Ya, jadi kita kata peristiwa itu memberi maksud, ya, memang Nabi ini seorang yang sangat dihormati. Perkataan Nabi pun orang pakai, kita kata. Ya, walaupun Nabi baru berusia 35 tahun, ya, kalau banding dengan kita kata Abu Lahab, ya, Abu Lahab ni 21 tahun lebih tua daripada Nabi. Jadi Nabi 35, ya, maknanya dia 52 lah. Ya, dia 56. Ya, sebab dia 21 tahun lebih tua kan. Jadi maknanya dia lagi senior, ya. Tapi macam tadilah, ini peristiwa berlaku sebelum Nabi klaim, Nabi dakwa Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Jadi orang Mekah boleh terima Nabi. Ya, Nabi dipanggil As-Sadiqul Amin. Orang yang bercakap benar, orang yang amanah, orang yang bijaksana, semua duduk ke Nabi. Jadi mereka berselisih pendapat tentang siapa yang lebih berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad, ya, di tempatnya semula kita dah sebut. Lalu mereka sepakat bahawa yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah. Jadi ini juga menunjukkan, ya, Nabi bila nak masuk ke dalam kompleks Masjid Haram Mekah, Nabi akan masuk daripada pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah adalah sebelah Babus Salam. Ya, either or lah. Boleh masuk Babus Salam ataupun pintu Bani Syaibah. Betul-betul di sebelah Babus Salam tu. Ya, di tengah-tengah antara tempat sa'i. Jadi kalau kita sa'i, kita mula daripada Bukit Safa, kita berakhir di Bukit Marwah, tengah-tengah tu, ya, kita ni je lah, kita apa kita panggil, kita anggarkan je lah, kita estimate tengah-tengah. Ya, sebab nama pintu-pintu tu dah tak ada dah. Ya, dia pakai nombor, dia pakai numbering dia je saja. Jadi oleh kerana tu dah tak ada. Jadi kita agak-agak yang tengah-tengah kita masuk saja. Ya, mudah-mudahan berbetulan dengan pintu As-Salam, ya, Babus Salam, ataupun pintu Bab, ya, Bani Syaibah. Ya, siapa dia Syaibah ni? Siapa dia Syaibah? Siapa dia Cikgu Norma? Syaibah? Hashim. Syaibah bukan Hashim. Hashim Amru. Oh, anak dia. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya. Syaibah adalah nama asal Abdul Muttalib. Ya, sebelum dia digelar Abdul Muttalib, namanya asalnya adalah Syaibah. Beliau lahir di Madinah, ya, dan ibunya adalah siapa? Siapa nama ibu dia? Salma. Salma binti Amar. Ya, Salma binti Amar. Beliau daripada Khazraj. Ya, beliau daripada kabilah Khazraj, orang Madinah, ya, yang nanti membantu Nabi ketika hijrah. Malah Nabi duduk di tanah yang dihadiahkan kepada Nabi oleh Bani apa? Bani apa kita panggil Bani Khazraj. Ya, ataupun kabilah Khazraj ni. Jadi mereka ni adalah orang Ansar lah yang membantu Nabi, ya. Jadi sebab tu Khazraj yang banyak sumbangan pada Nabi. Contribution Khazraj yang paling besar. Pasal mereka adalah keluarga Nabi. Ya, sebab tu Nabi bila hijrah ke Madinah, Nabi tidak merasa asing lah. Kerana Madinah tu adalah Nabi punya second home. Ya, sebab Nabi tak lahir di sana, tapi Nabi mengetahui, ya, asal usul susu galuh apa ni mak kepada Abdul Muttalib, ya, moyang Nabi sebelah perempuan adalah daripada Madinah. Suatu Madinah ni bukan tempat asing lah, ya. Madinah ni is a no stranger lah tu Nabi. Jadi tak ada isu lah macam kita lah tuan-tuan, ya. Walaupun kita kata kita duduk apa ni di Kuala Lumpur ni, mak kita orang Kuala Lumpur, tapi sebab bapak kita orang Penang, orang Kedah, ya, so Kedah dan Penang tu bukan tempat asing bagi kita sebab family kita pun ramai di sana. Macam itulah ibarat dia. Jadi maka masuklah Rasulullah pada pagi tersebut, ya. Kemudian baginda meminta sehelai selendang. Selendang tu dipanggil rutrah. Rin, to, ro, tak marbutah. Salinlah rin. Rin tu ain yang ada titik, to, ya, to besar, ro dan tak marbutah. Rutrah. Apa makna rutrah? Biasanya rutrah ni selendang yang digunakan sebagai serban. Kain serban. Boleh digunakan untuk menutup badan ketika sejuk, boleh dijadikan sebagai hamparan untuk solat, ya, berbaring, ya, kemudian boleh dijadikan sebagai tutup hidung, ya, tutup mulut ketika berlaku sandstorm, kemudian boleh digunakan untuk sebat apa ni, apa kita panggil, ya, apa kita panggil, kenderaan kita lah, ya, unta lah biasanya, nak bagi unta tu cepat, ya, jadi digunakan kain tersebut, ya, sebab dia lembut. Kemudian boleh juga digunakan sebagai pengikat lutut unta. Ya, bila unta tu sampai satu tempat, ya, unta akan turun. Bila dia turun, ya, maka kita ikat kepala lutut unta tu supaya dia tidak boleh bangun. Ya, sebab kita nak ikat pada apa? Ya, tengah padang pasir tak ada pokok. Ya, tak ada tempat untuk kita gunakan sebagai tiang kan. Jadi bila tak ada tiang, maka Allah takdirkan binatang bersifat unta ni, ya, nama unta ni dia memang macam tu.
Bila diikat kepala lutut dia, maka tak boleh nak bergerak. Jadi kalau kita nak bergerak, kita buka baliklah. Ya, kita naik dan dia akan bangun untuk berjalan. Macam itulah cerita dia. Ya, tak perlu ada tiang untuk kita ikat. Sebab tengah padang pasir memang tak ada pokok, melainkan kawasan oasis lah. Jadi Nabi minta selendang, Ghutrah, letakkan Hajar Aswad di tempat di tengah-tengah selendang tersebut. Kemudian baginda minta semua pemuka kabilah, ya, maknanya semua pemimpin kabilah untuk pegang ujung kain, ya, di tepi-tepi itu dan mengangkatnya bersama-sama. Kemudian baginda mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempatnya semula. Abdullah bin As-Sa'ib Al-Makhzumi, Abdullah bin As-Sa'ib Al-Makhzumi, Bani Makhzum. Bani Makhzum ni siapa ketua kabilah dia? Apa ni, perempuan? Siapa ketua kabilah Bani Makhzum? Kalau Bani Hashim, Abu Khalid Talib, kan? Abdul Muttalib. Ya, Bapaknya Khalid bin Walid kan? Khalid bin Al-Walid, ya, Makhzumi, betul. Ada seorang lagi power tu. Al-Mughirah. Ya. Siapa dia? Al-Mughirah. Al-Mughirah, ya, betul lah Al-Mughirah tu, ya. Tapi Al-Mughirah, ya, Al-Mughirah bin apa bin Al-Mughirah tu, ya. Dia Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa Khalid, betul lah, ya. Tapi ada orang penting lagi kat situ. Jahat, orang jahat. Abu Abu Jahal. Abu Jahal. Jahal, jangan lupa lah, ya. Kalau Abu Sufyan, Abu Talib Bani Hashim, Abu Sufyan Bani Umayyah, Abu Jahal Bani Mahzum. Ustaz dah bagi dia punya trik dah tu. Ya, semua Abu. Abu Talib, ya, Hashim. Abu Sufyan, ya, Umayyah. Abu Abu Jahal, apa ni, Mahzum. Ustaz dah susun tu. Ya, Bani Umayyah nombor 2 kan. Nombor atas sekali, paling paling penting, paling tinggi siapa dia? Paling tinggi ialah Bani Hashim lah. Bani Hashim Abu Talib. Abu Talib, ya, Abu Lahab, tu semua Bani Hashim. Sayyidina Abbas, ya, Hamzah, bapa Nabi Abdullah, ya. Kemudian siapa lagi kita kata? Mak saudara Nabi, Sofiyah, ya. Mak kepada Sofiyah ni, mak kepada siapa kita panggil? Mak kepada Az-Zubair, ya. Kemudian kita ada siapa lagi? Kita ada apa ni? Mak kepada mak mertua Nabi lah. Ya, yakni Umaymah binti apa? Abdul Muttalib. Mak kepada Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, mak dia Umaymah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Adik-beradik satu mak satu bapa dengan Abdullah, dengan Abu Talib, adik-beradik. Ya, Jadi mak mak kepada mereka ni adalah Fatimah binti Asad lah. Ya, Fatimah binti Amar, sorry. Fatimah binti Asad isteri Abu Talib kan? Fatimah binti Amar, ya, nenek Nabi yang jarang kita sebut. Okey, ya. Jadi Bani Makhzum, ya, memang terkenal dengan Abu Jahal. Terkenal dengan Khalid bin Al-Walid. Tapi Khalid ni muda, ya, bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah tu bapa dia. Ya, kerana bapa kepada Abu Jahal, ya, bapa dia Hisham bin Al-Mughirah juga, adik-beradik dengan bapa Khalid. Ya, dan mereka juga ni kita kata ada hubungan dengan apa kita panggil, ya, dengan Ummu Salamah, ya, Nabi punya isteri. Ummu Salamah kan. Jadi Ummu Salamah ni dia nombor berapa tu? Isteri Nabi yang ke-6. Ummu Salamah Bani Mahzum juga. Sebab bapa Ummu Salamah, ya, apa ni, siapa nama dia? Abu Umayyah tu juga anak kepada Al-Mughirah juga. Jadi mereka ni adik-beradik semua. Bapa kepada Abu Jahal, bapa kepada Khalid dan bapa kepada Ummu Salamah, semua adik-beradik, semua anak Al-Mughirah. Ya. Okey, yang menyaksikan langsung sekaligus ikut bergabung dengan renovasi bangunan Kaabah pada saat itu menyebut bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dari pintu Bani Syaibah, ya, sebelah pada Babus Salam, Quraisy berkata, "Inilah Al-Amin, telah datang kepada kalian." Hal itu menjadikan semakin nampak jelas kedudukan dan keutamaan Rasulullah di mata kaumnya menjelang masa kenabian. Jadi maknanya banyak peristiwa sebelum kenabian ni yang kita kata mengangkat lagi kedudukan Nabi itu. Nabi tu hebat dah, Bani Hashim, ya, anak kepada Abdullah, ya, anak kesayangan Abdul Muttalib. Kemudian, ya, apa kita panggil, dia pula nanti bila bapaknya meninggal dijaga oleh Abu Talib, ya, Gubernur Mekah. Jadi mana apa lagi yang kurang? Isterinya pula orang paling kaya, ya, Khadijah. Ya, maknanya mulia sungguh Nabi tu. Dan Nabi pula orang yang tak pernah berbohong, ya, bercakap benar. Orang yang diberi amanah. Apa lagi tuan-tuan yang kurang pada Nabi? Tak ada kurang. Maknanya kalau orang Mekah tak boleh terima Nabi, maknanya mereka degil.
Ya, mereka apa kita panggil mereka cemburu. Ya, bukan kerana mereka tak percaya, ya, tetapi mereka terpaksa menafikan Nabi itu kerana macam tadilah, ya, sebab mereka menyangka Nabi akan ambil kedudukan mereka tu. Maknanya mereka akan dinafikan sebagai pemimpin. Sedangkan mereka lebih tua daripada Nabi, ya. Abu Jahal sebagai contoh, ya, 12 tahun lebih tua daripada Nabi. Abu Sufyan 10 tahun lebih tua daripada Nabi. Ya, Abu Lahab 21 tahun lebih tua daripada Nabi. Jadi mereka ni lagi senior. Jadi macam biasalah, ya, nak dengar orang yang lebih muda bercakap tu payahlah tuan-tuan. Ya, lebih-lebih lagi mereka ni semua orang yang diberi kekayaan. Ya, mereka ni pun orang kaya-kaya kita kata, ya. Tapi macam tadilah, kaya mereka tidak ada manfaat. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat kedua surah Al-Masad. Ma'aghna anhu maluhu. Maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang dikerjakan. Apa yang diusahakan oleh mereka, ya, ma'aghna anhu, tidak memberi manfaat walaupun sedikit. Ya, tu yang sayang tu, harta bila tak dapat manfaat pada dia, rugilah kita tuan-tuan. Harta banyak, ya, tapi tak dapat digunakan untuk jalan Allah, sayang. Okey, apa lagi? Di antara yang berbeza antara Rasulullah dengan Quraisy adalah mengenai wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, ya, ikut kepada agama Nabi Allah Ibrahim, wukuf di Arafah. Maknanya wukuf di Arafah ni bukan hanya syariat Nabi Muhammad. Dia sudah berlaku zaman berzaman sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Nabi Ismail dan keturunan dia. Orang Quraisy berkumpul di Muzdalifah. Itu masalah dia. Pada saat semua orang berkumpul untuk wukuf di Arafah, ya. Jadi maknanya agama Hanif mereka berkumpul di Arafah, tetapi Quraisy dia telah apa kita panggil, dia telah mengubah tradisi ibadah kebiasaan. Kaum Quraisy beralasan, kita tengok apa alasan dia. Mereka adalah penduduk tanah haram. Sebab mereka duduk di Mekah, Mekah tanah haram. Ya, Mekah tanah haram, Mina tanah haram, Muzdalifah tanah haram, Arafah tanah halal. Jadi kaum Quraisy beralasan bahawa mereka adalah penduduk tanah haram. Oleh kerana itu mereka tidak boleh keluar meninggalkan tanah haram dan mereka tidak mengagungkan tempat lain sebagaimana mereka mengagungkan tanah haram. Ya, dipanggil Masy'aril Haram. Ya, jadi Masy'aril Haram ni maknanya tanah haram yang terdiri daripada Mekah, Mina dan juga Muzdalifah, tak termasuk Arafah. Jadi oleh kerana itu mereka tidak wukuf di Arafah walaupun itu adalah perintah Nabi Allah Ibrahim sejak zaman berzaman, ya. Jadi ini ada dalam Sirah Ibnu Hisham, tuan-tuan, ya. Sirah Ibnu Hisham pun ada terjemahan dalam bahasa Melayu kita ada. Okey, ya, itu cerita dia. Sedangkan Rasulullah wukuf di Arafah, maka ketika Jubair bin Mut'im ni somebody, tuan-tuan, ya. Jadi dia ni, Jubair bin Mut'im ni, ya, kita kata dia antara yang apa kita panggil, yang ada menolong Nabi lah. Ya, ketika apa kita panggil, ya, ketika dia bersama ayah dia Mut'im, ya, Mut'im bin Adi kalau tak salahnya, ya, mereka escort Nabi ketika Nabi balik daripada Taif. Nabi punya dakwah di Taif ditolak, ya, pada bulan Syawal tahun yang ke-10 kenabian. Bila Nabi balik, Nabi singgah di Jabal Nur, ya, di Gua Hira. Nabi tunggu masa yang sesuai untuk masuk ke Mekah. Sebab Nabi dah keluar, nak balik itu Nabi kena tawaf. Ya, tawaf kudum, tuan-tuan, ya. Sebab itu bila kita pergi Taif, balik kita kena tawaf kudum sebab Nabi tawaf kudum. So kita kena buatlah macam Nabi. Bila kita masuk tawaf kudum, bila kita keluar, dah tentulah tawaf wadak, tuan-tuan. Ya, nak pergi Taif pun kena tawaf wadak sebab Taif itu 94 kilometer daripada Mekah, ya. Kalau dua marhalah, minimum sekarang ni ukuran dia 81 kilometer. 81 kilometer dah keluar daripada tanah haram. Maknanya tuan-tuan kena tawaf wadak. Kalau tuan-tuan masuk kena tawaf kudum. Ya. Ini kan pula Taif 94 kilometer. Oh, lagi jauh tuan-tuan. Ya, sebab itu kita kena tawaf wadak. Tapi tawaf wadak dan tawaf kudum tu bukan wajib. Ya, dia termasuk perkara yang sangat dituntut. Tu cerita dia. Jadi bagi orang yang pergi ke Taif, dia balik melalui Qarnul Manazil, dia boleh ambil mikot di situ, dia boleh niat dan dia boleh masuk untuk umrah. Ya, boleh umrah sebab dia dah keluar. Jadi bila kita keluar, kita bolehlah mengulangi umrah. Ya, sebab tu alhamdulillah sekarang ni kita tengok banyak package umrah yang pergi Taif. Ya, antara sebabnya macam tadilah, supaya bila kita on the way balik ke Mekah, tadi kita dah buat umrah, ya, ataupun dulu 2-3 hari lepas kita dah buat umrah masa kita datang. So kita nak mengulangi umrah macam mana? Ya, kita keluar daripada tanah haram.
Pergi ke Taif, balik, on the way balik, singgah di Qadar Manazil, so boleh buat umrah lagi. Macam itulah tuan-tuan. Itu cara ya untuk kita ambil pendapat yang mengatakan umrah kita tak ulang. Ya, kecuali kita keluar dari tanah haram. Ya, macam Imam Malik punya pandangan. Ya. Jadi bila kita dah masuk, mana kita dah dapat 2 umrah, yang lain tu kita banyakkan tawaf saja. Ya, banyakkan tawaf, banyakkan buat ibadah lain lah, baca Quran ke, khatam Quran ke, ya, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau yang mudah kita kata tawaf je lah, tawaf di Kaabah dan kemudian kita melakukan apa ni solat sunat ya, tawaf, selepas tawaf dan kita banyakkan berdoa lah ya menggunakan peluang kalau ada di multazam ataupun kawasan yang berhampiran dengan multazam. Macam itulah tuan-tuan. Okey ya. Jadi Jubair bin Mut'im ya beliau antara yang menemani Nabi bersama dengan ayah Jubair ni Mut'im untuk escort Nabi masuk ke Mekah balik selepas Nabi singgah di Jabal Nur tu. Jadi itu jilid pertama sirah ada cerita dia. Jadi apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah Nabi apa? Ya, Nabi pun dieskort. Selamatlah Nabi balik ke rumah. Ya, jadi ada apa kita panggil? Ya, ada contribution ya yang telah dibuat oleh Jubair bin Mut'im dan family dia. Jadi maka ketika Jubair bin Mut'im, tapi Jubair bin Mut'im ni dia apa ni pada masa tu dia tak masuk Islam ya. Jadi beliau tengok ya Nabi sedang wukuf di Arafah dia berkata wallahi orang ini pasti daripada Al-Humus tetapi sedang apa dia di situ di sini ya. Jadi Al-Humus ni maknanya satu kabilah Quraisy yang sudah biasa. Dia kabilah kecil lah ya dia tak popular ya. Dia bukan Bani Hashim, Bani Umayyah ya Bani apa Makhzum, bukan Bani Adi Saidina Umar, dia bukan Bani apa Bani Taim daripada Abu Bakar Siddiq bukan. Ya, dia bukan Bani Saham. Ya, Bani Saham ni macam apa ni, apa kita panggil ya, Amr bin Al-As bukan. Tetapi ya, apa pula yang dia buat di situ? Macam dia apa? Dia macam terkejut lah ya. Ini merupakan taufik dari Allah kepada Rasulnya sebelum masa kenabian. Jadi maknanya Nabi belum belum apa lagi kita panggil ya, belum dilantik menjadi Rasul. Baginda termasuk hamba yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail dalam hal haji, pernikahan dan jual beli mereka. Jadi mana pernikahan ni sebab dulu banyak berlaku perkahwinan yang tidak sah. Perkahwinan tidak sah tu maknanya macam zina lah ya. Seorang perempuan ya dia boleh bersama dengan beberapa orang lelaki. Kemudian setelah lahir anak dia akan pilih lelaki mana yang dia suka. Sedangkan anak tu bukan anak orang tu mungkin ya. Kalau tengok muka macam lain sikit tapi dia kata aku ni mengandung sebabkan kamu. Dia dah bersama dengan 3 lelaki sebagai contoh. So dia pilih yang mana satu. Jadi Islam tak benar kan. Jadi Nabi ya tidak mengikut amalan kebiasaan masyarakat jahiliah. Ya, Nabi tak minum arak, tak makan binatang yang tak disembelih ya. Jadi Nabi buat haji pun ikut ya apa ni perjalanan haji yang telah diajar oleh Nabi Ibrahim, wukuf masih di Arafah ya. Kemudian tak ada buat ritual-ritual berhala semua tak ada tuan-tuan. Ya, jual beli Nabi pun sama juga. Ya, Nabi tak kenakan apa ni, apa kita panggil tuntutan riba ke ataupun melampaui batas, ambil untung lebih, tak ada. Ya, maknanya sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, secara umum syariat Nabi Ibrahim tu sudah mengakar, tumbuh ya apa ni, apa kita panggil dalam hidup Nabi dan para para apa kita panggil para keluarga Nabi tu. Dah biasa dah. Ya, jadi maksudnya bukan dalam bab solat saja, bukan dalam bab puasa kita sebut tadi, tetapi juga dalam bab haji, dalam bab pernikahan, jual beli dan seumpamanya. Ya, ini nota kaki 146 kita tengok. Ya, 146 dalam apa ni kitab Dalail An-Nubuwah ya oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, Imam Baihaqi ni pun ada beberapa kitab tuan-tuan, ada Sunan Al-Baihaqi pun ada. Okey, apa lagi? Ada soalan? Silakan. Ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Betul lah. Silakan. Okey, Ustaz, saya ada kalau ini sekarang kita ada tiga kelas. Contohlah, saya Ada mengaji apa? kelas Ulang tafsir. balik. Contoh saya ada 3 kelas. Saya mengaji kelas tafsir, kelas hadis, kelas sirah. Adakah kelas yang saya belajar ni sama pahala dia? Satu. Yang kedua, kalau dia cakap kalau kita belajar kelas dalam majlis ilmu ni kita dalam raudah. Dia punya pahala dia saya dengar lah, saya nak confirm Ustaz. Ibarat macam lebih pada 1000 kali sembahyang sunat. Adakah kita online ni sama macam raudah yang kita belajar talaki dekat surau masjid tu sama lah sekarang macam ni? Tak Tak sama tanya Ustaz. lah. Dah tentulah tak sama kan. Dah tentulah tak sama. Raudah tadi maksudnya Raudatul Ilmu ke Raudah di Madinah tu? Raudah ilmu. Maknanya taman Raudah ilmu. Taman ilmu macam tadilah kan. Zaman dulu benda yang tak berlaku zaman Nabi, kita tak boleh dapat jawapan mutlak. Ya, sebab apa? Sebab benda yang berlaku zaman Nabi senang.
Ya, contoh kita kata apa? Contoh berlaku zaman Nabi. Ya, benda yang Nabi ajar sebagai contoh. Ya, Nabi wukuf contoh. Ya, jadi Nabi wukuf di Arafah. Nabi wukuf di mana sebagai contoh? Nabi wukuf di tempat tinggi. Jadi bila Nabi wukuf di tempat tinggi, ya, kerana apa? Sebab Nabi nak bagi contoh pada 144,000 orang kat bawah tu. Jadi bila Nabi buat, adakah kita juga kena naik tempat tinggi, kena duduk di di tempat yang agak tinggi untuk kita wukuf? Jawapannya tak. Pasal Nabi buat kerana Nabi nak bagi contoh pada orang lain. Kita sebagai orang biasa, kita tak perlu naik tempat tinggi. Kalau ada orang nak naik tempat tinggi, silakan. Ya, tapi kita tak perlu. Sebab perbuatan Nabi itu bukan semua kita kena follow. Ya. Kerana apa? Kerana Nabi kadang-kadang buat tu kapasiti Nabi sebagai seorang pemimpin. Pemimpin agama dan pemimpin politik. Macam Nabi pernah solat di atas mimbar. Kita tak perlu solat atas mimbar. Sebab Nabi atas mimbar tu sebab orang boleh tengok. Ya, Nabi wukuf di Arafah di tempat tinggi supaya orang boleh tengok, oh macam ni Nabi buat, ada kiblat, ya, kemudian munajat sungguh-sungguh menangis sampai basah janggut, ya. Jadi Nabi buat pada waktu tersebut supaya orang boleh nampak. Nabi juga ketika tawaf, ya, ketika tawaf betul, masa Nabi masuk ketika pembukaan kota Mekah, Nabi atas unta. Ya, kita tak pernah tengok pula ya Raja Saudi ke mana-mana naik kenderaan pula tak kita kata ya. Sebab apa? Sebab Nabi buat tu untuk memberi demonstrasi pada orang lain supaya orang nampak. Jadi balik pada cerita tadi kita kata ya. Bila online, online memang tak ada lah tuan-tuan. Ya. Online ada zaman Nabi online mana ada. Jadi bila tak ada tu, ya dia jadi pengurusan baru maknanya. Ya, kita tak boleh samakan lah orang yang datang masjid banding dengan online. Mesti ada beza sebab apa? Sebab orang datang masjid, dua-dua Raudatul Ilmi juga, dua-dua adalah taman ilmu. Masjid pun taman ilmu, online pun taman ilmu. Tapi online kita duduk di rumah. Kita tak ada niat iktikaf. Ya, kita tak boleh sembahyang sunat, tahiyatul masjid. Tapi kalau di masjid kan ada kelebihan. Duduk di masjid tu, ya, walaupun tertidur dalam kelas ilmu, dia dapat pahala iktikaf. Dia dapat pahala tahiyatul masjid. Dia dapat kelebihan dia. Ya, dan sudah tentu masjid ni tempat turun rahmat. Rumah kita pun Allah turunkan rahmat betul. Tapi mana boleh banding dengan masjid? Itu satu jawapan yang Ustaz rasa tak boleh kita nafikan lah. Jadi maknanya afdal memang datang masjid lah. Tapi kalau orang yang ada masalah tak boleh datang masjid, rumah jauh, ya, boleh tak dia guna online? Dah tentu. Ya, tapi pahala sama. Takkan sama tuan-tuan. Ya, melainkan dia memang tak boleh nak pergi. Contoh orang perempuan kan. Jadi orang perempuan. Orang perempuan, ya, dia nak pergi jihad. Ya, zaman Nabi dulu. Ya, Ummu Barakah nak pergi jihad. Nabi tak benarkan dia. Masa nak perang Badar dia nak pergi. Nabi tak benarkan. Wah, masa tu dia muda. Bila dia berangsur tua, lagilah tak boleh pergi. Tapi Nabi kata engkau akan dapat apa ni pahala syahid. Ya, engkau akan jadi syahidah. Dan memang betul dia dibunuh di rumah dia. Dia tak dapat pahala mati di medan jihad. Tapi dia dapat pahala mati syahid juga. Kerana dibunuh di rumah dia. Jadi bila dia tak pergi jihad macam isteri Nabi. Kadang-kadang ada ikut dalam perang macam perang Uhud. Ya, Aisyah ada. Dalam perang Bani Mustalik, Aisyah ada, Ummu Salamah ada. Ya, tapi tak ada tuntutan orang perempuan. Tetapi mereka dapat pahala macam orang yang jihad juga sama, tuan-tuan. Ya. Tapi kelebihan orang yang pergi dah tentulah lebih lagi. Ya, orang perempuan yang sakit sebagai contoh. Ya, jadi dia tak boleh berpuasa. Tapi dia menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Apa ni dalam hadis disebut man fattara iman, sesiapa yang menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa, ya, apa ni falahu mislu ajrihi, maka baginya pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa. Tapi kalau dah sama pahala, kalau macam tu tak payah nak puasa tak? Dah, puasa kena puasa. Cuma sebab mereka tak boleh nak puasa terhalang dan mereka menyediakan makanan, Allah bagi juga pahala. Tapi mana lebih pahala? Dah tentulah orang yang berpuasa tu. Ya, macam itulah tuan-tuan apa ni, apa kita panggil? Ya, soalan tadi Ustaz. Okey ke? Ustaz dah jawab semua ke ataupun ada yang Tak, tertinggal? ada lagi soalan tu. Satu lagi. Pahala yang mengaji tafsir dan orang yang mengaji hadis dan kelas mengaji hadis, kelas mengaji tafsir dengan sirah, pahala sama ke Ustaz? Dia punya pahala Kalau ataupun tujuannya untuk pahala memahami Quran, sebab belajar Quran, kena belajar sirah. Sebab sirah tu syarah kepada, tafsiran kepada ayat-ayat Quran dan hadis. Sirah dia dua-dua. Sirah, dia akan tafsirkan Quran dan sirah tu akan bagi syarah pada hadis. Belajar hadis juga akan tafsirkan Quran. Jadi, boleh tak kita pergi kelas Quran saja, kelas tafsir saja? Tak ada masalah, boleh. Ya. Tapi kalau kita pelbagaikan, ada kelas hadis, ada kelas sirah dan sebagainya yang membantu kita untuk memahami lebih dalam. Sebab tafsir Quran, ya, dia tidak mendalam.
Ya, nak tahu cerita daripada mula sampai habis, kita kena belajar sirah. Ya, sebab tu Ibnu Katsir, walaupun dia tulis tafsir Ibnu Katsir, ya, dia ada apa ni, sirah nabawiyah. Ya, dia ada Qasas al-Anbiya, ya, mengajar cerita nabi-nabi dan rasul, dia susun balik ikut dia punya sekuen, sebab Quran tak ikut sekuen. Pasal Quran bukan kitab sejarah. Quran ada fakta sejarah. Jadi semua tu kita kena spend time lah, ya. Dan kita tak boleh kata Quran saja yang besar pahala. Hadis dengan sirah tak. Jadi dah tentu kategori lebih atau tidak tu Allah yang Maha tahu lah, ya. Tapi kita sebagai seorang penuntut ilmu mengaji semualah. Ya, tapi kalau apa ni, Cik Zaki nak hadir kelas tafsir je, tak nak hadir kelas sirah dengan kelas hadis, itu Ustaz tak boleh nak kata tak boleh lah. Ya, itu atas kita sendirilah kan. Sebab dia punya manfaat tu tak akan berkurang. Pasal dia complement each other, dia melengkapkan. So macam tu lah. Ya, ikutlah. Terima kasih Kalau, Ustaz. ya, Terima kasih, terima kasih. ya sama. Ya. Tapi kalau nak datang silakan. Tak nak datang pun tak apa. Ya, sebab apa? Pasal dia saling melengkapi satu sama lain. Itulah cerita dia. Boleh ya? Okey. Ada lain silakan tuan-tuan. Maaf, Ustaz. Ustaz, Ya. saya nak berbalik kepada Abdul Muttalib tadi tu. Okey. Abdul Muttalib tu nama betul dia Syaibah kan Ustaz? Syaibah bin Amru nama dia. Amru tu Hashim lah. Okay. Dia dipanggil Syaibah sebab dia lahir ada satu helai uban di rambut. Betul. Dan nama gelaran dia tu yang Abdul Muttalib. Betul. Macam mana Itulah dapat tak Abdul tahu. Muttalib? Hmm. Sebab Al-Muttalib tu yang ambil dia daripada Madinah bawa ke Mekah. Ya betul. Dan dia apa? Dia apa kita panggil membonceng unta yang dibawa oleh Abdul Muttalib, oleh Al-Muttalib tu. Dia bonceng, dia duduk di belakang. Sebab tu orang duk ingat dia tu hamba pada Al-Muttalib. Pasal orang dulu bila dia beli hamba, hamba tu mesti dalam keadaan kanak-kanak. Ya, dia tak beli. Hamba ni jarang dibeli setelah dewasa ya, sebab hamba ni dibeli untuk dimanfaatkan tenaga dia tu. Ya, jadi kalau dia dibeli itu dalam keadaan dia dah berusia, rugilah. Ya, berapa tahun sangat dia nak bagi servis kan. Tapi kalau dia dibeli daripada kecil, maknanya dia mesra. Ya, kemudian kita kata dia dah dilatih oleh tuan dia, dia memang takkan pergi tempat lain lah kita kata. Macam Zaid bin Harithah dibeli waktu muda. Ya, waktu dia muda, waktu dia kecil kita kata. Ya, sebab itu hubungan dia dengan Nabi tu rapat. Ya, walaupun bukan Nabi yang beli dia, yang beli dia adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam beli, dia bagi pada Khadijah. Khadijah kahwin dengan Nabi, dia hadiah pada Nabi. Jadi maksudnya bila apa ni, apa kita panggil ya, Zaid bin Harithah tu dibeli waktu dia kecil. Ya, macam Nabi Yusuf kita kata. Nabi Yusuf pun dijual di pasar hamba. Pada waktu bila Nabi Yusuf dijual? Pada usianya sekitar 9 atau 10 tahun. Kecil juga. Pasal hamba ni dibeli masa dia kecil. Supaya dia boleh dididik, dibagi makan cukup, supaya badannya membesar dan dia akan buat kerja secara fizikal untuk tuan yang membeli dia tu. Itu dia punya falsafah di sebalik pembelian hamba tu, apa Kak Nap. Ya, Faham Ustaz, terima kasih. ya sama. Saya Ustaz, tanya. Assalamualaikum. Ya, Ya. Nak tanya soalan. silakan. Okey, doa Nabi Ibrahim saya dengar lah dalam Quran dia lebih konsep ayat macam ni. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhku daripada kemusyrikan atau penyembah berhala dan juga keturunan aku. Jadi sini soalan saya sini, saya ingat pasti Abdul Muttalib ni seorang Islam. Macam mana pendapat Ustaz? Abdul Muttalib orang Islam. Dia bukan Islam lah. Tapi doa Nabi Ibrahim dia kata keturunan aku tu, dia kata jauhkan daripada penyembah berhala tu. Abu Bukan Lahab juga. bukan keturunan dia ke? Tahu lah, tapi saya nak cakap betul ke Nabi Tak Ibrahim boleh ada lah buat macam tu. Tak boleh lah Cik Zaki tanya macam tu kan. Bukan Ha, marah dah ya, tapi minta maaf Ustaz, minta maaf. Ustaz tak ada masalah. Tapi soalan-soalan macam tu kadang-kadang dia boleh mengelirukan orang lain. Pasal kita kata Abdul Muttalib tu datuk Nabi, keturunan Nabi Ibrahim. Ada Abu Lahab bukan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi maksudnya Allah pilih lah. Ya, zuriat tu betul. Memang doa Nabi Ibrahim. Doa tu ada dalam ayat 128 suratul Baqarah. 128. Lepas Nabi Ibrahim bina Kaabah, selesai bina Kaabah dengan Ismail, ya, mereka doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat 127 Al-Baqarah. Ayat 128 Rabbana waja'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ni muslim. Ya, bagi apa kita panggil terhadap kamu. Wa min zuriyatina, ya, dan juga untuk zuriat kami. Rabbana waja'alna muslimaini lak wa min zuriyatina.
Ya, jadi apa ni muslimatan lak juga. Kami punya keturunan kami pun Muslim juga. Memang perkataan Muslim tu disebut. Ayat 128 surah Al-Baqarah. Memang ada ayat tu. Ya. Tapi macam tadilah, ini kan doa. Ada tak di kalangan apa kita panggil keturunan Nabi Ibrahim tu yang tidak beriman? Dah tentulah ada, tuan-tuan ya. Doa yang sama juga mungkin telah dibaca ya oleh Nabi Nuh. Cuba tengok Nabi Nuh. Adakah semua anak Nabi Nuh beriman? Tak juga. Adakah doa Nabi Nuh tak mustajab? Doa Nabi takkan tak mustajab, tuan-tuan. So kita kena balik tengok secara umum, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh fokus pada satu soalan dan tuan-tuan buat keputusan. Tak boleh, tuan-tuan. Itu salah dari segi ambil hukum. So kita kena tengok semua. Nabi Nuh ni jangan kata anak dia tak beriman, isteri pun tak beriman, tuan-tuan. Maknanya Nabi Nuh ya, dia gagal kita kata, ya. Kita tak boleh kata macam tu. Ya, sebab gagal ni kalau dia tak buat kerja, tuan-tuan. Kalau orang dah buat kerja, ya, kita tak boleh kata Nabi Nuh gagal. Kalau Nabi Nuh gagal, maknanya gagal sebagai seorang nabi dan rasul lah. Tak, tuan-tuan. Nabi Nuh tidak dipertanggungjawabkan atas kekufuran isteri dan anak dia. Kerana dia dah berusaha untuk dakwah mereka, dia dah berdoa dah. Ya, inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya, dalam surah Nuh. Ya Allah, aku dah doa, aku dah seru, aku dah ajak mereka siang dan malam, 24 jam dia ajak, tuan-tuan. Tetapi macam tadilah, ya, bila aku doa, bila aku ajak, bila aku seru, bukan makin dekat, mereka jadi lagi jauh daripada aku. Ya, jadi adakah Nabi Nuh bersalah? Nabi Nuh tak bersalah. Nabi Ibrahim bersalah tak? Dia dah jalankan tanggungjawab. Yang beriman, berimanlah, ya, kerana iman tu milik Allah. Hidayah. Macam itulah jawapan dia, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh Saya minta maaf. macam mana? Saya minta maaf, Ustaz. Saya minta maaf. Saya tanya minta maaf. Terima kasih. Ya sama, ya. Cuma macam tadilah kita apa kita panggil kita tak boleh macam mana saya nak sebut. Sebab soalan-soalan Cik Zaki ni bagus, ya. Tapi kadang-kadang soalan tu macam mana nak kata, ya. Kita kena tengok semua. Ya, kita tak boleh kata Nabi Ibrahim dan doa takkanlah keturunan dia tak beriman. Kita tak boleh kata macam tu sebab iman dan takwa ni kan Allah yang bagi. Ya, macam kita kata dakwah kan. Nabi dakwah tak pada Abu Talib, Nabi dakwah. Tapi Abu Talib tak syahadah. Macam mana nak kata? Ya, sebab hidayah milik Allah. Nabi dakwah tak pada Abu Lahab, dah tentu. Tapi pasal apa hanya Abbas dan juga Hamzah yang beriman? Itu pun peringkat awal mereka tak beriman, tuan-tuan. Sampai Nabi hijrah, ya, kita kata yang beriman hanya Hamzah saja. Abu Talib meninggal tanpa syahadah, ya. Abu Lahab tak beriman lawan Nabi nanti, ya. Kemudian apa ni Sayyidina Abbas pun tak beriman. Hamzah seorang aja beriman. Ya, tetapi nanti kita tengok, ya. Selepas daripada Saidina Abbas di apa kita panggil ditangkap dalam perang Badar, alhamdulillah akhirnya terbukti Nabi itu nabi, seorang rasul, tahu benda-benda langit, benda-benda rahsia, masuk Islam ni, tuan-tuan. Tapi ambil masa lama. Dakwah Nabi 13 tahun di Mekah tu gagal membawa Saidina Abbas itu masuk Islam, tuan-tuan. Jadi maknanya dalam bab ni, bila kita tengok, kita kena tengok dalam bentuk yang lebih luas. Tuan-tuan tak boleh buat keputusan oleh kerana Abu Talib tu, apa kita panggil, ya, oleh kerana mereka ni semua adalah anak keturunan Ibrahim, maka semua kena beriman. Kalau macam tu, apa yang berlaku pada isteri dan anak apa ni Nabi apa kita panggil, ya, Nabi siapa tadi, ya? Nabi Nuh kita kata, ya, isteri Nabi Lut pun tak beriman juga. So adakah mereka gagal? Tak pernah ke nabi-nabi ni doa untuk anak dan isteri mereka? Mustahil mereka tak pernah berdoa. Mereka nabi dan rasul, tuan-tuan. Doa mereka yang terbaik. Ya, tetapi hidayah milik Allah. Macam itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya. Nabi punya menantu sebagai contoh, ya. Menantu Nabi siapa antaranya? Anak Abu Lahab. Ya, pasal apa? Daripada dua anak Abu Lahab tu, Utbah dan Utaibah, mengapa Utbah saja yang beriman, Utaibah tak beriman? Adakah doa Nabi tak mustajab? Kita tak boleh katalah macam itu, tuan-tuan. Kerana hidayah tu milik Allah, ada yang dipilih beriman, ada yang tidak. Ya, memang macam tu, tuan-tuan. Dalam hidup ni memang macam tu. Ya, kita tak boleh buat keputusan oleh kerana bapa dia Nabi, bapa dia Rasul, maka anak dia semua beriman. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana nak bagi tahu manusia hanya boleh ikhtiar, doa, berusaha, tetapi yang menentukan dapat hidayah atau tidak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang macam tu kaedah dia, tuan-tuan. Ya, kita tak boleh nak kata ya, semua akan beriman, tak, tuan-tuan. Kita boleh usahakan, tapi kita kena buat kerja lah. Kalau kita dah buat kerja, mereka tak beriman juga, kita tak salah sebab kita dah buat usaha kita. Tapi kalau kita tak buat usaha, barulah kita dianggap sebagai orang yang tak buat kerja. Itu kita bersalah, tuan-tuan. Ya, kita dah seru kan, kita dah ajak isteri kita tak pakai tudung. Kita ajak dia pakai tudung, kita suruh dia,
Kita seru dia. Kita gunakan orang tengah. Kita cakap dengan mak mentua kita, pak mentua kita, abang-abang dia sebagainya. Tolong dakwah. Ya. Akhirnya tak mahu juga tuan-tuan. Tak mahu juga kita dah tak salah. Sebab apa? Sebab kita dah berusaha untuk dakwah. Bertahun-tahun dah. Ya, macam Nabi Nuh. Tapi dah isteri dia tak beriman, kita tak boleh paksa lah. Macam itulah ceritanya tuan-tuan. Ya, tapi kita tak bolehlah buat keputusan bahawasanya oleh kerana isteri Nabi Nuh tak beriman, isteri Nabi Lot tak beriman, maka Nabi Nuh dan Nabi Lot tu gagal sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh kata macam tu. Ya. Pasal kalau kita kata macam tu, tak adil lah. Kerana mereka dah berusaha sungguh-sungguh. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey. Ya. Kita balik pada, ya. Sebenarnya, apa ni, kalau kita duduk dalam majlis ilmu kan, ada malaikat yang naungi kita. Itu kalau majlis ilmu tu beramai-ramai tu, atau kalau macam sekarang ni online ni, okey ke? Kita bercakap ke malaikat bernaung kat atas dan turunkan rahmat? Yalah, mudah-mudahan lah. Itu je lah kan. Sebab benda tak ada zaman Nabi. Kan tadi kalau dengar Ustaz sebut apa? Ya, zaman Nabi ada tak online? Kan tak ada. Jadi kalau perempuan tanya, ya, confirm ke Ustaz? Kita ni dapat macam, dah tentulah kita tak boleh jawab. Sebab zaman Nabi kan tak ada benda tu. Jadi zaman moden ini semua ni bentuk, kita kata mod dia saja, mod. Ada mod fizikal, duduk di masjid surau, dalam kelas, ya. Ada mod dalam bentuk online. Mod online ni benda baru. Bila benda baru, kita tak tahu. Dia tak ada fatwa lah. Tetapi tujuan agama tu sampai tak? Dapat tak ilmu? Dapat. Tuan-tuan tengok tak muka Ustaz? Nampak. Ya, tuan-tuan dengar tak apa yang Ustaz sebut? Nampak tak buku dan sebagainya? Semua nampak tuan-tuan. Jadi kita hanya bersangka baik, mudah-mudahan kita juga dapat naungan seperti mana naungan para malaikat. Tapi kalau nak tengok hadis, ya, seolah-olah macam tak dapat. Sebab dalam hadis disebut, ya, apa ni, apa kita panggil? Manishtama'a, ya, izashtama'a qauman. Apabila sesuatu kaum itu berkumpul dengan baik-baik, ya, hadis. Ustaz baca teks Arab dia dan Ustaz terjemahkan. Ya, ma min qaumin, mana-mana kaum, mana-mana grup manusia. Kaum ini bukan makna kaum Arab, kaum bukan. Maknanya satu kaum secara umum ni maknanya a group of people. Ma min qaumin, ya, mana-mana kumpulan manusia. Ijtama'a, berkumpul. Kita berkumpul. Tapi fi baitin min buyutillah, ada tambahan. Di salah satu daripada rumah Allah. Macam kita tak berkumpul di rumah Allah. Ustaz duduk di rumah Ustaz, tuan-tuan duduk di rumah tuan-tuan. Berdasar pada hadis ini kita tidak menepatilah. Kalau tengok pada teks hadis literal, kita tidak menepati. Ustaz harap tuan-tuan faham ya. Sebab hadis sebut, mana-mana grup manusia yang berkumpul di mana-mana rumah Allah, ya, fi baitin min buyutillah. Tu dalam teks hadis sebut. Ya. Kemudian apa mereka buat? Ya. Ya, yaqra'una kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah tu bukan baca saja. Maknanya baca kitab Allah tu baca Quran lah. Ya, wa yatadarasunahu. Ada tambahan. Dan mereka bertadarus. Ya, tadarus orang Melayu ingat betulkan tajwid je. Tak. Betul tajwid itu betul. Betulkan makhraj betul, ya. Tapi dia punya tujuan tadarus tu apa? Memahami Quran. Itu yang orang Melayu tak buat. Sebab kita hanya tadarus untuk habiskan khatam Quran. Kita tak tengok makna, kita tak tengok pengajaran, tak tengok tafsir, tak tengok sirah dia, tak tengok hadis dia, kita tak tengok. Jadi hadis ni sebut dua-dua. Ya, baca Quran dan tengok tafsiran dia, tadarus makna dia, tadarus tafsiran dia, hadis dia, sirah dia. Jadi kita buat tak benda-benda ni? Kita buat. Tapi kita tak menepati fi baitin min buyutillah. Itu kita tak menepati. Sebab tu Ustaz kata kita harap-harap moga-moga dapat. Kalau tidak tuan-tuan, Cik Zaki tak boleh duduk Terengganu, kena datang Sungai Buloh kat rumah Ustaz ni. Kita dengan duduk satu grup. Ya, tuan-tuan yang bertanya pun kena duduk. Tak boleh duduk kat JB, dekat Penang, tak boleh tuan-tuan. Ya, kan menyusahkan. Jadi oleh kerana itu, apa ni, mode online ni adalah antara platform yang menasabah kita kata untuk buat program macam ni tuan-tuan. Ya, jadi alhamdulillah kita kata ya, cuma dia tidak menepati 100% seperti mana Nabi sebut dalam hadis. Sebab Nabi cakap tu dalam konteks dulu. Ya, dalam konteks dulu yang dulu tak ada mode apa ni online tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham lah beza dia punya situasi dia. Jadi kalau tuan-tuan tanya asak apa ni soalan-soalan begitu, susahlah tuan-tuan. Ya, memang menepati. Kita tengok menepati tak? Ya. Memang ada benda yang tidak menepati. Baca Quran, alhamdulillah kita buat, ya. Tengok tafsiran kita buat. Tapi di rumah daripada rumah Allah, yang itu kita tidak berkumpul. Kita hanya berkumpul secara maya, secara online tuan-tuan, ya. Jadi kalau soalannya adakah kita dinaungi oleh mereka? Mudah-mudahan. Itu saja kita boleh jawab. Ya, mudah-mudahan, ya. Nanti apa? Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Saya Faham ya?
saya tanya soalan tu sebab saya nak, kalau saya nak ajak orang kan, nak pergi kelas online, saya nak cakap dengan dia, kalau kita pergi kelas online dapat namungan malaikat, misalnya saya tak boleh cakap macam itulah. Kan, betul tak? Dia tak boleh nak Mudah-mudahan gunakan dapat lah ya. ha, Sebab kalau dia mudah-mudahan dapat. apa kita panggil, dia tak sama lah macam kelas di Masjid Surau kan, tapi masalah dia Masjid Surau pun orang tu tak pergi juga. Ya, ustaz tahulah biasa kan, ya, kita ajak pergi Masjid Surau. So ustaz pun mengajar banyak Masjid Surau. Masjid Surau pun tak nampak muka dia, online pun tak nampak juga. Jadi kita nak cakap macam mana? Maknanya kita ajak saja. Sebab tugas kita, ya, tuan-tuan dan perempuan, tugas kita mengajak orang saja. Ajak orang, ya, invite mereka, bagi tahu, share WhatsApp, ya. Kalau ada nota dan sebagainya, kita kongsi. Kita buat kerja kita je. Yang hidayah tu Allah yang bagi. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, ya, mungkin kalau kita cerita 15 tahun yang lalu, tuan-tuan dan perempuan pun mungkin tak ada kesedaran yang sama macam hari ini. Ya, mungkin dulu pun kita kata kita sibuk kerja, ya, mungkin dengan anak-anak dan sebagainya, kita kata bukan kita tak nak datang. Tapi kita kata mungkin dulu suasana tu belum ada lagi. Tapi alhamdulillah sikit, lama-lama kita dah jadi orang yang committed pada agama. Macam itulah tuan-tuan, dia punya proses dia, ya. So kadang-kadang dalam hidup ni kita kena sabar-sabarlah sikit. Tuan-tuan tak boleh dapat semua benda dalam satu hari, tak boleh tuan-tuan. Kena ambil masa untuk belajar ni, ambil masa. Ya, the best that you can do. Ya, datang kelas-kelas tu. Mana-mana yang kita mampu datang. Kalau tak dengar, tak dapat hadir secara online apa ni pada waktu tersebut, ya, tuan-tuan dengar rakaman dan sebagainya, dia akan membantu tuan-tuan. Agama ni kita kena contemplate tuan-tuan. Contemplate tu mana tuan-tuan dengar, tuan-tuan catat, tuan-tuan fikir balik, ya. Dia tak boleh sebab dia ada proses. Tuan-tuan tak boleh nak dapat semua benda dalam satu masa, tak boleh tuan-tuan. Ya, overnight nak dapat tak boleh. Dia kena ambil masa. Tuan-tuan, ustaz pun bertahun-tahun kita belajar, kita mengkaji, kita hadir kelas kan. Ya, tiba-tiba tuan-tuan nak dapat dalam masa 5-6 hari, tak mahu dia tuan-tuan. Proses, ya, kita kena lalui dengan baik. Budak pandai pun tuan-tuan, ya, kita tengok, ya, ustaz bagi contoh dunia, ya. Kita ada ramai pelajar cemerlang di Malaysia tuan-tuan, yang kita sebut sebagai pelajar istimewa, hebat. Ya, tapi mereka tak pergi sekolah rendah. Kadang-kadang dia skip sekolah menengah. Dia terus masuk universiti. Ya, mungkin academically dia bagus. Tetapi dia belum masa tuan-tuan. Kadang-kadang dia terlalu awal. Ya, dia kena kejutan budaya dan akhirnya gagal. Ya, Sofiah tuan-tuan, ya, tak habis belajar. Walaupun belajar di Oxford, tak habis belajar tuan-tuan. Ya, jadi apa kita panggil, jadi tak elok kita kata. Ya, terlibat dengan benda-benda maksiat dan sebagainya. Sayanglah tuan-tuan. Ya, kerana mungkin usianya belum wajar untuk dia masuk ke sana. Dan kita boleh sebut banyak. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube je. Jadi dalam hidup ni tuan-tuan, especially agama, kita tuan-tuan take your time. Ya, tuan-tuan tak boleh semua nak dapat segera, tak boleh tuan-tuan. Ya, dia akan ambil masa tengok, baca balik, dengar ulang-ulang dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, ya, baru dia dapat. Baru tuan-tuan tak ada kelang kabut nak dapat semua, tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena ambil masa, ya. Ustaz tak ada masalah, ya. Apa ni, semua soalan most welcome. Ustaz layan insya-Allah. Tapi macam tadilah tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita kena faham bahawasanya ada benda yang kadang-kadang ustaz tak sebut sebab mungkin belum masanya tuan-tuan dapat, ya. Macam apa kita panggil, sahabat Nabi pun sama juga tuan-tuan, ya. Ketika Nabi ajarkan sesuatu, kadang-kadang mereka dapat dan mereka tak sampaikan pada sahabat lain. Jadi orang orang kata, pasal apa kau tak sampaikan? Sebab belum masa. Bila sampai masanya dia bagi tahu tuan-tuan. Kadang-kadang manusia belum bersedia untuk menghadapi sesuatu perkara. Dia rasa, tak boleh terima, macam tak logik sebagainya. Tuan-tuan kena sabar sikit. Kerana satu masa nanti insya-Allah tuan-tuan akan sampai satu waktu, tuan-tuan akan rasa patutlah ustaz tak cerita dulu. Sebab kalau dicerita aku tak faham mungkin masa tu. Jadi bila dah setahun 2 tahun ni mungkin kita kata, oh, barulah aku faham. Kadang-kadang macam tu tuan-tuan dalam hidup ni. Ya, kita tak boleh tergesa-gesa. Ya, sebab ada kaedah fiqh sebut man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Ini kaedah fiqh. Ini bukan hadis, ya. Bukan ayat Quran. Ustaz terjemahkan. Man istajala syai'an. Ya, sesiapa yang tergesa-gesa nak dapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum masanya, uqiba bihirmanihi, maka diharamkan dia dapat benda tu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Ya, ini biasanya kita apply dalam segala bentuk lah, terutama dalam bab harta. Ya, ini kisah apa kita panggil, dua anak saudara yang salah seorang tak sabar nak dapat harta, dia bunuh 4 saudara dia. Ini dalam kisah Al-Baqarah. Ya, sebab Al-Baqarah tu cerita seorang pakcik yang tak ada keluarga, dia tak ada anak, tak ada isteri, tak kahwin.
Dia tak ada cahaya mata, tak ada apa lah tuan-tuan. Ya, dan pun dia tak ada abang. Abang dia semua dah meninggal, abang adik dia, kakak apa ni, datuk nenek apa semua dah tak ada dah. Dia hanya ada 2 orang lelaki ya yang yang berstatus anak saudara. Maknanya kalau dia meninggal nanti 2 anak saudara tu akan dapat harta warisan nanti, akan bagi 2 lah. Ya. Tetapi salah seorang anak saudara tu tak sabar. Bila pakcik ni nak mati, dia kata. Ya, aku nak pakai ni duit ni tapi tak mati-mati lagi. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Dia bunuh pakcik dia. Dia letakkan jenazah pakciknya di rumah sepupu yang satu lagi yang baik tadi. Jadi bila polis datang, tangkaplah yang baik tadi sebab jenazah duduk di rumah dia. Ya, tapi dia kata aku tak buat, aku tak bunuh. Jadi semua datang jumpa Nabi Isa, Bani Israel, Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah arahkan supaya innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ayat 67 Al-Baqarah, tuan-tuan. Jadi bila terbukti ya nanti yang bunuh tu adalah yang letakkan mayat ya, yang di rumahnya ada mayat, bukan dia pembunuhnya. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, elok yang nombor 1 tadi dapat harta sebahagian daripada pak cik tu, tak dapat tuan-tuan. Kerana dia tergesa-gesa untuk mendapatkan harta. Manis tak jalan syai'an, sesiapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu qabla awani, sebelum masanya. Ya, belum the timing is not right, dia nak cepat tuan-tuan. Ya, maka akibatnya tuan-tuan bihirmanihi. Akibatnya dia diharamkan, sesin pun tak dapat harta tuan-tuan. Jadi dalam bab ilmu pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena sabar sikit tuan-tuan, ya. Orang apa ni, apa kita panggil? Sikit-sikit, ya, bit by bit tuan-tuan, insya-Allah. Sampai satu waktu tuan-tuan akan dapat, insya-Allah. Dia macam tu. Ya, itu ustaz kalau boleh nasihat pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Eagerness tuan-tuan tu, ya, being apa kita panggil, ya, enthusiastic, semua tu semua bagus tuan-tuan. Ya, ustaz bukan nak downgrade tuan-tuan, bukan. Ya, bukan nak demotivate tuan-tuan, bukan. Tetapi macam tadilah tuan-tuan, ya, setiap sesuatu tu ada masa dia. Tuan-tuan kena take your time, ya, bit by bit, sikit-sikit tuan-tuan ada proses. Sampai satu waktu tuan-tuan akan menguasai dia, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya. Ustaz cakap ni berdasar pada pengalaman tuan-tuan. Okey, ya. Ustaz apa ni teruskan, ya. Pada tawaf tadi dah sebut Zaid bin Harisah, okey, ya. Beliau tawaf di Kaabah bersama budak, ya. Budak tu mana anak angkat Nabi itulah, ya. Yang kita panggil sebagai Zaid bin Harisah. Suatu kali Zaid sempat memegang sebahagian berhala. Sebab apa berhala mana ni? Ni berhala yang ada di mana tuan-tuan, ya? Berhala yang ada di Kaabah, sekeliling Kaabah tu ada tak kurang 360 berhala di luar dan di dalam Kaabah. Ya, Rasulullah melarangnya. Ya, jadi sebab Zaid ni anak angkat Nabi yang asalnya hamba, Nabi bebaskan. Kemudian bila bapa dia datang nak ambil Zaid, Zaid tak nak balik dengan Harisah tu, dia tak nak balik. Wahai Harisah tu kata, aku ni bapa engkau. Ya, Zaid kenal tu bapa dia sebab Zaid dulu dicolik daripada kampung dia. Tuan-tuan, ya. Dan dia apa kita panggil, ya, dia dia apa? Dia tak nak balik sebab dia nak duduk dengan Nabi, tuan-tuan. Sikit lagi sebelum kita tamat. Ya. Jadi Zaid bin Harisah. Satu kali Zaid sempat pegang, Rasulullah melarangnya. Berhala yang mana kita tak tahu, tak sebut. Ya, adakah Lata ke? Lata taklah. Lata duduk di Bukit Taif. Ya, Uzza duduk di Nakhlah antara Taif dengan Mekah. Ya, kemudian Manat, ya. Manat duduk di jalan tepi pantai antara Mekah dengan apa ni Madinah. Maknanya mungkin Hubal. Hubal duduk di Mekah. Ya, ataupun berhala-berhala kecil yang lain. Ya. Kemudian Zaid kembali memegang sebahagian berhala itu untuk meyakinkan akan larangan Nabi. Sebab dia nak test, dia nak tengok. Tadi dia pegang, Nabi marah. Dia pegang sekali lagi. Ya, lalu baginda pun melarangnya untuk kali kedua. Maka ia pun berhenti sampai tiba masa kenabian. Maknanya, lepas pada peristiwa ni, Zaid bin Harisah tak ada lagi buat. Ya, dia tak ada lagi apa kita panggil. Ya, dia tak ada lagi nak cuba-cuba pegang berhala tu, sentuh berhala. Sebab masyarakat Arab Jahiliah, dia akan sentuh berhala ketika tawaf, ketika sa'i, Safa dan Marwah. Sebab tu atas Bukit Safa ada berhala, atas Bukit Marwah ada berhala. Atas Bukit Safa ada Isaf. Isaf tu berhala jantan, berhala lelaki. Atau Bukit Marwah ada berhala perempuan, Nailah namanya. Ini kita dah baca dalam sirah kita sebelum ni tuan-tuan. Ya, dalam kitab apa ni Nurul Yakin pun dah sebut dah. Kita dah khatam dah Nurul Yakin. Ya, ini kitab sirah kedua kita ni sebenarnya, ya. Untuk mengetahui tuan-tuan yang baru join kelas kita. Jadi Zaid bin Harisah bersumpah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya, apa ni sama sekali tidak pernah menyentuh sebuah berhala pun sampai baginda dilantik menjadi apa tuan-tuan? Menjadi Nabi dan Rasul lah.
Ya, okey. Tak pernah sentuh. Tu Nabi. Itu observation yang dibuat oleh Zaid bin Harisah. Ya, Nabi pernah bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bawah baldah sebelum masa kenabian. Di bawah baldah. Apa baldah ni? Ya, tak tahu tuan-tuan. Nak kena tengok rujuk lagi. Ya, kita Arab dia. Lalu dihidangkan kepada beliau sufrah yang berisikan hidangan. Ya, beliau enggan makan bersamanya kerana khawatir hidangan yang ada di atas sufrah. Sufrah tu macam kain ya, dibentang tu saprah itu orang Melayu panggil. Termasuk sembelihan untuk berhala atau tidak disebut nama Allah di atasnya. Mana Nabi daripada dulu tak makan binatang yang tidak disembelih. Ya, melainkan oleh orang yang beragama Hanif. Sehubungan dengan hal tersebut, para pensyarah telah menjelaskan, pensyarah ni maknanya syarih hadis, ya, orang yang mensyarahkan hadis. Telah menjelaskan bahawa Nabi sama sekali tidak pernah makan sesuatu yang disembelih untuk berhala. Tak makan, tuan-tuan. Okey, ya, tuan-tuan, kita berada di muka surat 115. InsyaAllah akan datang kita sambung berita gembira para nabi tentang diutusnya Rasulullah. Busyra dia panggil, berita gembira. Ya, insyaAllah kita akan sambung pada bulan depan lah, ya. Sebab bulan ni dah 2 kali, ya. Jadi insyaAllah, ya, kita sambung pada bulan depan insyaAllah, ya. PMP ada apa-apa pengumuman, silakan. Ya, insyaAllah bulan depan 24 dan 25 bulan Mei Ya, kita akan adakan kursus dakwah selama 2 tak dengar, ya. Siapa yang mengisi dia program tu? Lim Jui Sun, Oh, Lim insyaAllah. Jusun, Brother Lim. It will Okey. be in English. Dia seorang ke So, dengan ni? dia seorang je. Oh, dia seorang. Okey. So, kita akan war-warkan pada dalam grup PMP. Ya, kita looking Tetapi forward. bagi mereka yang tak masuk, tak ada dalam grup, nak beritahu sekarang lah. Ya, So, nanti kita akan repeat di sana semua lagi lah, insyaAllah. insyaAllah, mudah-mudahan. Tapi saya pun je nak share sikit lah. Ya, Minggu lepas masa pergi lunch, was seated next to this couple. Dia ni Cina yang agnostic, saya believe. Sebab saya tanya dia Buddha ke tak, dia kata tak. Tapi dia tak makan daging. Dia vegetarian. vegetarian. Saya tanya kenapa jadi vegetarian. Dia kata binatang ada feeling. Dia pernah tengok orang buat korban dekat masjid. And dia tengok air mata binatang tu meleleh. Mengalir. Dia kata masa kena sembelih. Jadi, Pun tak boleh nak tak boleh nak makan. respon lah. Macam mana, kenapa, tapi hanya saya respon hanya kata ada binatang yang Tuhan yang cipta kita dah beri kebenaran untuk kita makan. Jadi kita boleh makan lah. So tapi rasanya kena pergi kursus dakwah ni nak Untuk jawab. nak jawab macam mana lebih baik. Ya, betul. You are right. Itulah yang announcement untuk hari ini. Yang seterusnya insyaAllah seperti biasa kita akan buat korban lah di beberapa negara. Ya, Tapi kita akan wawarkan kemudian insyaAllah. InsyaAllah. So, 24 dan 25 Mei, InsyaAllah. 24, 25 Mei maknanya minggu keempat Sabtu Ahad tu insyaAllah. Betul. Jadi InsyaAllah. tuan-tuan boleh apa kita panggil, boleh letak dalam diary masing-masing. Berusahalah ya untuk datang. Bagi yang jauh-jauh mungkin ada rakaman ataupun Ustaz tak pasti ada rakaman, pasti ada lah kan? InsyaAllah, tapi bukan live lah rekamannya akan. Betul. Ya, yang boleh datang insyaAllah datanglah. InsyaAllah ya, Ustaz pun cuba bagi komitmen untuk hadir ya. Sebab Lim Joy Su ni kita kata dia well versed lah ya. Apa ni, Christianity pun dia bagus. Kemudian dia punya knowledge agama dan dia punya experience tu kita tak boleh beli. Knowledge tu kita boleh baca, kita boleh hadir kuliah program. Tapi experience kita tak boleh beli, tuan-tuan. Ya, jadi itu benda tu banyak pada Brother Lim dan Ustaz berharap untuk dapat manfaat yang banyak lah ya daripada program tu insya-Allah. Terima kasih PMP kerana bagi peluang untuk kita kita panggil pendedahan pada program-program, especially dakwah lah ya. Sebab kita knowledge mungkin dah banyak, amalan dah bagus tapi dakwah tu kurang. Ya, okey tuan-tuan. Sekali lagi Ustaz, terima kasih kepada PMP. InsyaAllah kita jumpa. Ya. itu macam mana grup kita Moses dengan Umi Uda nak spreadkan tu, Puan Shima, macam mana kalau kita nak tolong panjang-panjangkan? Okey, insyaAllah kita akan berbual. Sebab kita tak ada dalam grup PMP. Kita masukkan dalam PMP punya Facebook.
InsyaAllah. Kak Mariatun terus hubungi Sister Shima ataupun apa ni Shikin. Sikit, yes. Boleh ya? InsyaAllah, insyaAllah. Okey, ya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih sekali kepada semua ya. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu, pengalaman ya. Dan apa ni selamat Bun Safir pada grup PMP ke Uzbek pada minggu depan Terima insya-Allah. Selamat pergi, selamat balik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi bismillah. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama ya. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum.